Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang Encik Hussein. Assalamualaikum. Saja buat live baru lepas tadi apa? Buat maulid tadi. So ni untuk malam sikit sambil dan tanya je sahabat-sahabat mana tahu ada yang tanya pasal mesin sabun. Silakanlah. Nak tanya sebab tajuk hari ni kita nak share je lebih kurang tentang apa? Untung ke mesin sabun ni? Kalau nak buat kan sekarang tengah viral mesin sabun. So untung ke betul mesin sabun ni? So kita nak share sikit lah tentang apa yang saya tahu tentang ilmu mesin sabun kan. Sebab mesin sabun ni baru je viral dalam tahun ni kot. Tahun ni bulan 1, bulan 2 macam tu lah baru viral. Lepas tu kita dah macam-macam mesin sabun kita tengok kat luar tu lah. Ada macam bentuk macam-macam, ada yang kat buat rumah, ada yang buat ni. So tengok, banyak memang viral lah. Mesin sabun ni dia punya sejarah dia daripada Kedah saja. Saya kenal mesin sabun ni macam dari Kedah. Tapi saya kenal nampak mesin ni pertama sekali dekat Pasir Gudang. Mula-mula awal saya jumpa mesin ni sampai Pasir Gudang. So saya tanya lah, boleh pergi ke mesin sabun ni kan? Boleh pergi ke mesin sabun ni? So tengok-tengok, lepas tu cakap, saya tengok lepas tu orang batuk beli sabun sikit-sikit, cakap memang boleh pergi. So tapi same time masa tu nampak mesin tu besi. Mesin tu besar kotak, mesin besar kan. Besar rabak mesin tu. Dalam saya minta member tu buka kan. Dalam tu saya tengok dalam tu ada tong biru, 4 biji tong biru. Lepas tu sistem pakai pump yang besar, pump yang 1.5 horsepower dia sedut. Lepas tu saya tengok dia pakai solar apa semua kan, pakai elektrik apa semua. So tengok boleh pergi ni, macam boleh pergi. So at the same time carilah mesin sabun pengganti yang nak yang ganti sebagai yang besar kan. Sebab kalau besar bulky ni tak nampak cantik lah kan, besar kan. So nak cari yang sesuai. Dan lama alhamdulillah bertemu dengan member nama Sifur Rashid. So alhamdulillah dia kenalkan saya, bincang-bincang tentang macam mana jadi mesin sabun yang sekarang lah, mesin sabun SUS 304. Dah jumpa kilang apa semua, alhamdulillah. Itulah memulanya saya buat mesin sabun daripada bulan 4 sampai lah sekarang bulan 9 sikit-sikit. So, alhamdulillah lah. So saya nampak progress tu memang amat baik lah mesin sabun ni. Progress amat baik mesin sabun. So pada betul-betul macam Mas Hussein nak belajar mesin sabun, dan memang sekarang memang terbaik lah mesin sabun ni. Bagi macam saya, atas pengalaman saya main vending RO. Saya memang kaki vending RO. Saya tak main kergang, saya main RO. So bila RO ni saya tengok dia punya cara utama dia nak kena survival, jangka masa panjang. So bila jangka masa panjang baru kita akan pergi. Terima kasih Sabun Leaf HQ. Ni hebat-hebat ni. Ni supply sabun ni, Sabun Leaf HQ ni hebat. Ada player-player sabun yang memang power ni. Memang dah lama ni saya tahu follow ni. InsyaAllah. Terima kasih saya join. Just nak share je hari ni tentang perjalanan mesin sabun. Sebelum saya main sabun ni terima kasih Cik Ghazali Gan. Hai Assalamualaikum. Alhamdulillah. Just nak share pasal sabun lah. Sebab saya ni dulu bermula dari mesin sabun. Sebelum ni saya jual sabun pakai botol. Botol yang 10 liter tu kan. Try lah macam-macam sabun lah, try. Boleh jual lah alhamdulillah. Tapi satu yang saya nampak, dia punya pergi tu macam kita stuck pada sabun, stuck pada kuantiti yang kita nak main. Kena beli order banyak, kena order 10 liter, lepas tu nak kena stok. So saya nampak benda tu, cakap macam macam mana aku nak memudahkan orang beli sabun. Sebab kadang-kadang orang sekali beli sabun RM26. Harga dulu kan RM26, RM32 kan. So saya cakap macam mana cara lagi nak buat. Sejarahnya saya kenal mesin sabun. Saya nak share lah macam saya kenal sejarah mesin sabun ni kan. Dan mesin sabun ni boleh pergi tak? Waalaikumsalam YM Kuzi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Cik Ghazali Gani 81. Terima kasih join. C119. Okay, join. Terima kasih join. Saya nak share sedikit tentang pengalaman saya tentang mesin sabun. Sebab saya ni sebenarnya kalau ikut kategorinya baru lagi mesin sabun ni. Dalam 6 bulan je, 6 bulan 7 bulan macam tu je. Tak lama pun mesin sabun ni. Cuma saya ni latar belakang saya mesin RO. Saya main RO sebenarnya. That's why saya nampak RO dengan mesin sabun ni nampak macam sama, tapi cara dia berbeza. Terima kasih Muhammad Ghazali yang Kuzi join. Tadi nampak tadi SM Faris join. Alhamdulillah, terima kasih. Beta 5871. Okey lah. Just nak share. So siapa-siapa nak tanya pasal mesin sabun, kita open malam ni tanya. Untung ke mesin sabun ni? Tu cerita malam ni lah. Tapi saya dah share perjalanan saya tentang mesin sabun ni lah. Saya kenal mesin sabun ni awal tahun lepas.
tahun 2024, dalam bulan 12 macam tu, saya jumpa mesin sabun ni daripada kat Pasir Gudang. Saya jumpa mesin yang besar tu. Mesin besar tu kan. Saya tanya member tu kan. Saya ingat lagi nombor dia lagi dalam handphone saya. Saya tanya dia, sabun ni boleh pergi ke? Tapi saya pergi saya tengok lah kan. Saya cakap, bang boleh tengok bang mesin dalam. So dia buka mesin dia. Ada tong biru dalam tu. 4 tong biru. Lepas tu pump dia pakai besar 1.5 1 horsepower atau 1.5 horsepower macam tu lah. Lepas tu dia pakai solar apa semua. Tengok besar lah, bulky lah. Saya cakap, wah cakap ni kalau bulky ni macam mana nak pergi kan? Berat nak bawa kan? Susah nak bawa sebab macam saya main RO kecil. So kita boleh tanpa dia pindah. Tapi kalau benda besar macam mana nak pindah? So saya cari solution lah. So dari situ saya cakap saya minat mesin sabun. Tapi saya memang tahu mesin sabun ni memang diasaskan mula daripada Kedah saya. Memang dari Kedah. So memang terima kasih lah pada orang Kedah kan. Pada orang Kedah yang cipta mesin sabun ni. Tapi tak tahulah siapa yang awal. Kalau boleh saya nak jumpalah siapa yang memperkenalkan mesin sabun ni. Tapi memang cakap best lah mesin sabun ni. Antara perniagaan yang saya rasa memang terbaik lah. So saya nak share lah sebenarnya sahabat-sahabat yang mungkin tahu mesin sabun, yang pernah buat mesin sabun atau tak pernah tahu. Saya pernah supply sabun. So saya nak cerita tentang belakang saya tentang sabun lah. Okay, terima kasih Didi, terima kasih Sir Jack, Ranger, terima kasih kerana live. Kalau boleh tekan lah, share pada sahabat yang nak tahu mesin sabun, boleh share. Titik menyertai apa titik tu. Okay, so just nak share je. So latar belakang tentang sabun lah. Sebelum saya buat mesin sabun ni kan, saya jual sabun pakai botol. Bila sampai botol ni saya nampak satu kelemahan pasal botol ni. Kita stuck pada kuantiti botol tu. Kita kuantiti pada botol. So kita tak dapat nak buat lebih daripada tu. So dia cakap, macam mana aku nak buat benda ni Kalau aku jual botol, aku kena beli dalam 100 botol, 200 botol. Beli banyak lah kan. Kita banyak stok kat rumah, kat kedai kita. So orang akan datang kita cari kita. So tak semua orang nak beli botol. Sebab kemampuan masa tu nak beli botol ni macam, ya kita fight dengan yang lain nama Uzi ke apa semua kan. Nama-nama yang top-top kan. So orang pilih yang macam top-top lah. Kita yang tak kenal ni orang macam, tak ya kan. Tapi ada orang beli juga sebab harga kita agak berpatutan lah. Tapi lama-lama cakap stok lah. Macam bila kita pegang stok yang banyak, contohlah macam saya pegang botol banyak. So bila stok yang banyak, so kita punya stok, duit kita sangkut kat stok tau. Sangkut. Macam mana saya nak keluarkan duit yang sangkut ni kat stok? Sabun tak basi, alhamdulillah. Tapi dia stuck kat stok. Duit kita jam kat stok tau. Lagi duit tak keluar. Selagi duit tak jual, sabun tak jual, selagi itulah kita boleh dapat duit. Itulah masalah jual sabun tu. So saya stop. Bila stop, saya jumpa mesin sabun dekat Pasir Gudang. Mula itulah saya berminat dengan mesin sabun. Saya cakap mesin sabun ni kalau boleh buat cun, memang alhamdulillah lah. So perjalanan saya daripada mesin sabun dari bulan 4 sampailah sekarang. Sikit. So saya nampak dah. So saya nak share, mesin sabun ni untung ke? Ada orang tanya, mesin sabun ni untung ke? Boleh pergi ke? Okay, beginilah bagi saya mesin sabun ni, dia actually yang antara yang viral lah sekarang. Macam-macam kalau nak tengok ni banyak. Dekat luar ni banyak mesin sabun. Ada macam-macam bentuk. Ada botol kotak besar. Ada yang dalam dinding. Kalau tengok dalam member yang share kan, dalam dinding pun, ke belakang rumah pun ada. Ada yang seperti rumah pun ada. Macam-macam dia buat mesin sabun. Sebab sistem ni sama, sabun ni sama lebih kurang lah. So minat saya memang tu berkembang lah. Memang berkembang. Dan kebanyakan mesin sabun ni dipelopori orang kita. Bumi Putra lah, Melayu bukan. Memang ramai. Memang terbaik lah cakap. Memang syukur sangat lah. Tempat ni antara saya cakap sumber income yang bagus lah bagi saya. Sebab sabun ni sebenarnya kita tak tahu pun sabun ni. Contohnya kita macam mana campuran sabun kita tak tahu, apa semua kita tak tahu. Tapi bila kita belajar sabun ni, baru kita tahu sabun ni ada campur-campuran dia. Ada bahan yang boleh pakai, tak boleh pakai, ada boleh tak boleh. So kita tahu tak sikit. Taklah rasa hebat macam tahu, tapi kita at least tahulah sabun ni sebenarnya kalau kita silap guna, kita boleh terpilih benda yang salah. Contohnya macam pemekat. Kadang-kadang dia gunakan lemak binatang. Benda-benda macam tu tau yang kita tak tahu. Yang kita, ada guna lemak binatang dalam sabun. So alhamdulillah lah. So part of it, kita sebagai pengguna yang Muslim yang tahu, kita kalau boleh jangan cari bahan-bahan yang macam tu lah. Kalau boleh cari produk yang boleh halal ataupun yang plant based lah. Jangan guna nama binatang apa semua, jangan. That's why sabun ni pemilihan. So bila saya tengok sabun ni, pergerakan dia daripada bulan 4 dan bulan sekarang, saya cakap memang alhamdulillah lah. So saya dah share lah, untung ke sabun ni kan? Untung tak sabun ni. Okay, pertama saya tengok sabun ni, satu yang saya suka, dia tak basi. Paling penting sabun ni tak basi. So sabun ni dia akan kekal elok. Kalau kita pandai pilih company lah, atau siapa yang pandai buat sabun ni tak boleh basi, jarang basi, melainkan kalau salah bancuh.
Kalau salah bancuh boleh berlaku lah rosak. Tapi kalau kita gunakan cara atau pilih daripada supplier yang bagus, insyaAllah dia tahan lama. That's why sabun ni memang pandai pilih. Sebab apa sabun ni, kalau kita letak kat mesin, dia boleh memekat, dia boleh memanas, dia boleh jadi macam-macam. So that's why cakap kita kena faham siapa yang pandai bancuh sabun. So biasanya chemist lah. That's why cakap dalam hal sabun ni, anda kena pandai pilih betul sabun. Okay. Kalau kita nak berjaya dalam mesin sabun ni, kita kena tengok sabun tu sebenarnya. Dia mesin satu hal lah. Mesin paling penting, mestilah cantik, mestilah bersih, mestilah kemas, mestilah nampak gegah lah. Kalau orang tengok sabun tu kan nampak sabun tu kan macam, mesin ni power lah, kilat lah. Bila ada orang seronok tengok sabun tu, teringin nak beli. Tapi kalau mesin tu kotor, kita rasa macam, alah, nak beli sabun mesin kotor kan, kita pun rasa tak seronok. That's why kita sebagai pelanggan, kita sebagai penjual, kita sebagai pelanggan juga, kita tahu apa yang kita nak dalam sesuatu benda yang kita nak beli. So kita nak tengok, bagus tak bagus benda ni, cantik tak cantik, terang tak terang, benda tu semua kita akan nilai. Cik EP Hanafi, terima kasih Hanafi join. Terima kasih yang Kuzi live saya. Kalau boleh tekan button share, like, share pasal sabun kan. Malam ni kita pasal untung tak untung dengan sabun. Kita just santai-santai je kan pasal sabun. Okay, so paling penting kat sini saya tengok pemilihan sabun sangat penting kan. Pemilihan sabun sangat-sangat penting. Mesin sabun W1912. Soalan, mesin sabun tak payah lesen Okay. Saya ni sebenarnya background daripada RO tau. Saya background saya RO. Saya dah main 4 tahun dah main RO. Mesin air yang mineral kan. Okay, untuk air mineral kita perlu 2 lesen. Satu lesen KKM, satu lesen meteorologi, mesin timbang berat. Bila KKM agak berat lah. Biasanya dia akan cek karat, dia akan cek kotor, dia akan cek macam-macam lah. Memang berat sikit kalau KKM ni. Kos dia pun agak mahal, dalam 600 lebih. 600-700 lah. Pertama kita beli, kita kena buat proses dia agak lama. Hampir kadang pada lewat sampai 2 bulan. Itu yang cakap memang berat sikit RO ni kan. Tapi kalau mesin sabun ni kita perlu satu lesen saja. Lesen meteorologi. Meteorologi ni baru RM72 atau RM84. Yang tu lah around that. So dia datang, pentingnya dia datang kepada kita, dia ukur suhu tempat sambung tu, dapat ukur sambung betul. Contohnya macam kita sabun kita letak liter 1 liter RM3. Dia ukur masuk 1 liter RM3, confirm sah. Pakai tu takat dia tu yang betul, confirm lah ditampal stiker. So di nozzle. Macam saya punya mesin ada 4 nozzle. So 80 lebih kurang lah, 80 kali 4 lah, 320. Itu je lesen yang diperlukan. Tak perlu lesen KKM. Okay. Cuma satu lagi, tengok tempat. Ada tempat yang memerlukan lesen kaki 5. Lesen kaki 5. Kaki 5 ni kena mohon lah dengan bajet pembayaran. Kalau ikut anda pembayaran tu perlukan lesen, kita follow. Dia ikut pembayaran. Kena mohon. Lesen badan tak mahal. Lesen badan tengok kadang ada lah RM50 sebulan. Sebab dia ikut kaki square feet. Dia ikut square feet kan. Kira berapa kaki square feet akan dikira. Rasa dalam RM50, RM60. Macam tu lah. Ada yang memerlukan, ada yang tak. Tengok pada bajet pembayaran anda. Anda tanyalah. Kalau banyakkan yang kalau agak strict sikit daripada Negeri Sembilan, agak strict yang saya tahulah, Melaka, Terengganu. Ni yang memang cakap follow kena ada. Follow lesen pembayaran kena ada. Mesin kaki 5. 2 lesen je lah. Meteorologi dengan mesin pembayaran. Tapi kalau mesin RO, 3 tambah lagi KKM. Terima kasih Abang Tempayan W. Abu Ashraf, terima kasih join. Okay. So untuk mesin sabun ni, untuk lesen ni meteorologi saja. Meteorologi kalau lesen pembayaran simple saja. Simple saja. So dari segi dia tak banyak hektik lah, tak berat lah macam mesin air. Kalau mesin air RO ni nak kena KKM. Saya kena KKM berapa saya pasang kat UC, kena 2 bulan tau mesin tak jalan. 2 bulan mesin tak jalan. Sebab bila kita mohon KKM, mesin kita tak boleh gerak tau. Kan. Bukan apa, ni share lah pengalaman siapa nak main mesin RO lah kan, mesin air kedegang. Mesin kedegang, mesin air RO, air mineral tu. Kalau anda mohon KKM, mesin anda tak boleh jalan. Tak dibenarkan beroperasi. Bila anda operasi, anda langgar. Mesin anda kena disita lah. So bila tak jalan, so income tak dapat. So 2 bulan tu anda kena mohon, tak boleh jalan lah. So mesin kalau RO ni, kita bila try, kita mohon, kita kena letak gap masa mesin tak boleh jalan. Maknanya tak boleh tadi income. Kita dah pasang tak boleh niaga. Tu masalah juga tu.
Bayang tak tu, kita dah pasang tak boleh niaga. Betul, memang mesin air bukan susah sikit. Susah banyak ke. Mesin air mesti ada pengalaman. W91119121. Ni mesti banyak mesin air ni. Dah. Saya kena 2 bulan dah kena tahan 2 bulan tak boleh buat niaga air. Bayangkan lah, kalau kita biasa dapat income satu mesin dalam 300, 5 mesin 1,500, tapi kita tahan 2 bulan 3,000 tau, tak masuk duit. Oi, banyak. Sewa kena bayar. Sewa tak kena bayar. Lesen tak boleh jalan. So that's why mesin air ni memang tough sikit lah. Memang antara yang tough lah. Dan so contoh macam mesin air macam ni okay. Anda mohon mesin air, ada letak satu mesin air satu tempat. Anda dah letak, anda kos pasang dah letak. Kos pasang dah bayar, kos elektrik dah bayar, semua dah pasang semua. Kenapa tak boleh jalan? Dalam rule regulation KKM, selagi tak dapat lesen KKM tu, tak dapat approval dia punya QR code tu, kelulusan tu, anda tak boleh niaga air. Salah. Dia salah tau. Dia salah. Anda tak boleh senang-senang jual air tanpa ada lesen tu. Tak boleh, tak semudah. Tak semudah tu. Memang dia cakap tak benarkan jual. Kalau anda jual something wrong, kena. Dia dah awal-awal tau. Dia kena sita lah. Dia kena sita. Saya 2 bulan kena stop. Tak boleh. Selagi tak dapat lesen. That's why bila anda pasang mesin RO, pasang saja mesin RO, anda tu kena mohon. Jangan ceritakan saman berapa lah. Kalau ikut dia punya tu 10,000 jugalah. Silap. Kalau silap bulan boleh kena 10,000 jugalah. Saya tengok lah. Saya tak ingat lagi. Tapi kalau memang dia punya akta tu, kalau langgar, dia ada akta. Akta. Dia ada akta dia. Saya tengok. Saya tengok komputer sekejap. Dia ada FOSIM. Kalau nak daftar, kalau nak tanya lah pasal mesin air pun boleh juga. Saya pun memang mesin air. Dia ada FOSIM. Ada FOSIM. So FOSIM ni kita daftar online je. Dia FOSIM daftar online je. So kos dia lebih kurang dalam 700 ke 800 lah satu mesin. So kalau ada 5 mesin, anda kali lah 7 kali 5 atau 8 kali 5 dapat 4,000 anda kena standby untuk ni lah. Okay, soalan lazim. Saya tanya soalan lazim okay, dia ada lakta. Saya tengok, saya login dulu sekejap. Baguslah anda tanya pasal mesin air kan ni. Siapa-siapa yang nak tahu mesin air, silakan, boleh juga. InsyaAllah lah saya boleh share soal mesin air. So mesin air ni dah cerita lain lah, mesin air pula Tapi dapat member tanya, kita cerita lah pasal mesin air. Syura Mr. Okay, dia kalau mesin air ni anda okay, pengitu telefon MJA. Dia ada akta tau. MJA ni dia akta. MJA mesin jual air. Mesin jual dia akta. So akta ni kena mohon. Okay, kena mohon akta dia. So mesin dia hanya untung 2 tahun saja. Mesin dia 2 tahun. So 2 tahun kena renew balik. Okay, untuk MJA ni, MJA untuk mesin air, karat sikit pun tak boleh. Kotor tak boleh. Stern sikit tapi di dinding-dinding tu ada kotor-kotor pun tak boleh. Tak boleh. So memang agak strict kalau KKM. Bab KKM ni memang agak strict. Dia akan check kita punya air. Lepas tu dah satu check, dia check kelulusan body kan, keluar. Karat tak boleh, apa tak boleh tangi, tak boleh karat, apa semua settle. Dah check pun selesai. Check air pula. Air hantar chemical. Tengok ada zinc ke tak. Ada solution-solution dalam air tak yang menyebabkan orang sakit perut ke apa dan sebagainya, check. Lulus tu macam apa? Physical body lulus. Lepas tu air lulus, baru dapat lesen. Baru anda boleh niaga. So proses tu ambil paling cepat sebulan, paling lewat 2 bulan. Bayangkan air dah pasang. Air dah pasang dah on mesin. Mesin tak boleh on. Dah pasang, elektrik dah masuk apa semua. Tapi tak boleh on. Kena mohon lesen dulu. Dah mohon lesen baru boleh. Tu kelemahan pada RO lah kalau nak main. Main kalau anda pejam mata, apa kita main langgar je kan, silakan. Tapi kalau kena saman memang kena sita. Ada sita dulu. Dia tak kerja dia sita terus, dia terus. Tu yang berlaku lah. That's why cakap dalam mesin sabun ni simple. Terima kasih si join. Terima kasih join. Syura Mr. Rex join. Terima kasih. Main muda, terima kasih. Hai. Okay, so kalau mesin sabun simple. Anda sabun, buat mesin sabun, tak perlu lesen KKM, meteorologi pun tak boleh, boleh niaga dulu. Tapi jangan cabut niaga dulu kan. Nak niaga dulu pun boleh, atau nak mohon lesen meteorologi pun boleh. Macam kami awal-awal dah sediakan mesin meteorologi. Macam mesin saya dah siap awal lesen. So mesin meteorologi tu, lesen meteorologi tu awal dah siapkan mesin. So tu sampai saja mesin dah siap lesen. Tu niaga. Mudah.
Mudah sangat. So that's why cakap awal-awal lesen dah ada. So kita niaga terus dah ada lesen. Tak perlu nak pening kepala kena kejar KPD HP ke, tak perlu. So awal dah ada lesen. That's why dalam mesin sabun ni kita awal dah selesai lesen. Tu je lesen kita ada. Lesen kaki lima kita mohon lah. Jangan pejabat pembedaran kita mohon. Mesin air, mesin sabun kita dah ada lesen. So mudah. Saya sebab cakap kemudahan mesin sabun dengan mesin air. Mesin sabun ni lebih mudah urus daripada mesin air. Mudah urus pertama. Keduanya mesin air. Waalaikumsalam. Dek super. Bos orang kampung. Orang kampung ni mesti orang Separenggam ni. Kita orang kampung orang Separenggam. Okay. Sikit salam orang kampung. Waalaikumsalam. Okay. So saya nak share perbezaan antara mesin sabun dengan mesin air. So saya mesin air saya main nak tak share dengan kawan lah. Mesin lembing. Lembing orang Sempang, orang lembing orang lembing orang kampung enggak. Ingat orang kampung kat kampung Separenggam, orang lembing cantik. Terima kasih tuan, terima kasih join, terima kasih. Okay, so saya nak share sikit mesin sabun dengan mesin air. Saya nak share juga perbezaan mesin sabun mesin air. Okay, mesin air dia agak strict dari segi rule and regulation dia. KKM, meteorologi, lepas tu strict lah. Lepas tu banyak lah kan. Dia join, Dek Super join dengan saya Ami. Terima kasih, hai. Okay. So bila banyak sangat rule, lepas tu simple. Bila anda jual mesin air, anda beruntung berapa sen. Paling kuat lah saya share satu. Saya pernah jual mesin air lah. Mesin air yang saya jual kan. Keuntungan yang saya dapat bersih antara 500 ke 600. Campur tolak sewa dalam 400 lah. Sebulan 400 ada mesin air satu. Simple satu mesin air. Dia tak perlu pening kepala nak top up. Air dah ada. Tapi cuma dudukkan lesen tu memang agak susah. Terima kasih Cik Ahmad join. Biasa mesin air ni One Sabun Clean. Terima kasih. Wah, Sabun Clean ni power ni. Izu Suri. Terima kasih join. Okay, so mesin air dengan mesin sabun ni. So mesin Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bos. Waalaikumsalam. Salam syarah. Terima kasih join. Just nak share tentang mesin air dengan mesin sabun. Nak cerita pasal untung mesin sabun ke tak? Tapi orang tanya mesin sabun dengan mesin air, so ceritalah. So sebab kita memang ada background mesin air. Alhamdulillah lah dah buat mesin air dah 4 tahun. Mesin air pun saya jalan lagi. Saya bukan mesin kedegang mesin air yang jual sepusin tu. So dari segi ROI, mesin air ni sebenarnya kalau nak ROI dia lama. Saya belajar mesin RO air ni memang lama saya belajar. Kat 4 tahun sampai saya tahu mesin tu macam mana nak buat, sampai saya boleh refurbish mesin tadi. Boleh repair. Mana mesin rosak, saya datang saya boleh repair. Sampai macam tu tahap saya nak tahu kan. So bila saya tengok macam tu, pertama mesin macam mana pun dua-dua mesin ni, mesin air dengan mesin sabun, kedua-dua mesin ni anda kena pilih body SUS 304. Paling penting. Dia tak ada benda lain yang penting. Body kena betul. Banyak kan. Okay, terima kasih. Dah dapat lah betul lah. Terima kasih join. Okay, Noah abang kapal, terima kasih. Wadiah, terima kasih. Okay, so antara mesin air kan, mesin air dengan mesin sabun, keutamaan yang paling penting anda kena pilih body. Tak kira lah anda macam mana pun nak jual kan, mesin body mesti bagus. Mesin air banyak kat luar, betul. Mesin air memang banyak kat luar. Tapi penting body. Body sangat penting. Body, kalau anda pilih body ke besi, habis. Anda kena keluar duit beli body. That's why dalam mesin sabun pun anda kena pilih antara body. Dia banyak body. Dia ada EG plate, dia ada SUS 304, dia ada body fiber, dia ada body besi. So anda kena pastikan body-body ni tak ganggu. Nak bayangkan mesin air. Mesin air yang kena air, mesin besi kena air, karat. Kalau kena sabun macam mana? Sabun lagilah pH tinggi. Lagilah dia bersifat menghakis. Terbaik memang kena SUS 304, betul? W19121 memang kena body SUS 304. Tak kira lah anda nak body mesin apa pun, mesin air ke, mesin sabun ke, mesin apa pun, cari mesin body SUS 304. Itu yang paling penting. Betul, lagi karat. Betul, karat problem. Gila karat. Okay, gini, anda dah kontak ROI, dah dapat dapat ROI anda dalam setahun 2 tahun. Tapi body karat, anda kena duit anda tu kena keluar balik beli body baru. Macam saya kena. Saya dah kena dah. 3 mesin saya dah karat. RO saya. Air mesin RO saya 3 mesin dah karat. Saya dah kena fikir macam mana saya jual body baru. Saya kena beli body baru tu. That's why cakap saya punya investment, kesalahan saya punya pengalaman, tolonglah jangan buat. Kalau anda nak cuba mesin, nak main mesin RO ke, nak main mesin sabun ke, cari body SUS 304. Jangan follow macam saya ni. Saya memang langgar je. Kan, dapat beli je kan.
Tengok itulah masa dulu tak ada lagi stainless steel, jadi beli je lah yang besi. Saya order 9 tahun lepas. Yo lama ni. 9 tahun lepas tu. Tahan lagi. Body dia boleh tahan lagi tak tuan? Body dia. Sami alhamdulillah. Jangan tanya body ada berapa. Janganlah tanya kawan body ada berapa. Segan lah. Bulan 9 tahun lepas. Macam mana okey tak? Karat tak mesinnya? Sekarang okey. Bulan 9 tahun lepas. Mesin air okey. Duk share sabar-sabar lah mesin air. Mesin saya lebih dari 10. Main sebab apa? Mesin air ni kan, mesin air ni kalau anda nak bagus, dia punya trik dia kena banyak. Mesin air trik dia lagi banyak. Ingat okey lagi dok top up cat bila karat nampak. Member dah beli tau. Member dah beli. Saya punya mesin bukan top up karat. Saya boleh masuk tangan, keluar boleh pegang air kat dalam, boleh pegang tangki air. Daripada luar tu saya seluk tangan saya, boleh pegang tangki air. Punyalah karat kena air. Lagilah kalau sabun. That's why cakap sangat-sangat penting kan. Pilih body SUS 304. Lepas tu trik nak main mesin air ni kena banyak. Anda mesin kena banyak. Kalau 1-2 mesin janganlah. Rugi je. Boleh. Tapi lambat lah ROI. Lambat sangat ROI. That's why saya cakap saya mesin sabun, mesin air saya refurbish. Maknanya saya mesin lama saya repair balik. Tapi saya cari body SUS 304 saja. Saya bikin balik, semua saya buat. Alhamdulillah lah. Saya dapat mesin sabun cepat karat, kena selalu cuci. Ini Encik betul. Sabun lagi cepat karat sebab dia ada sifat pengakis. That's why betul. Cik Sami betul. Memang that's why cakap mana-mana anda paling pilih kalau beli sabun ke mesin apa pun, carilah mesin SUS 304. Tanya dia mesin apa? Body apa? Anda boleh tengok. Anda boleh tengok. Dia sebenarnya kalau satu lagi yang jahat dia kan, macam mesin besi ni kan. Anda tengok kat penyambung dia. Kan dia body dengan body kan sambungan tu kan. Anda tengok sambungan dia. Dia sebenarnya yang jahat kat sambungan tu. Sambungan tu kalau kena air atau kena kat air atau karat okey, tengok jalan. Mesin air senang rosak tak? Dia sebenarnya mesin air bagi saya dia, kalau anda tahu jaga maintenance, contohnya dia paling rosak paling kuat kan pump aja. Pump lah. Kalau anda pandai pilih board kita boleh tukar aje. Paling penting pump carbon pump tu. Kalau rosak tukar je lah. Carbon pump tu mudah, tabut je. Tapi kalau orang tak faham, dia suruh tukar pump. Tukar pump 400-500. Carbon tu pun RM10 je. That's why kena pandai lah. Kena pandai. So kalau nak mesin air, anda tahu tukar pump carbon, boleh. Saya boleh ajar. Mesin air Encik supply juga ke? InsyaAllah. Boleh PM tepi. ada buat. Mesin air pun ada buat. InsyaAllah. Tapi jangan cerita lah kat dalam ni. Saya mesin sabun je. Tapi kalau mesin air insyaAllah boleh. Mesin kedegang pun saya buat. Mesin kedegang. Cuma antara 3 mesin ni lah. Saya nampak mesin air, mesin kedegang, mesin sabun dengan mesin kopi. Kopi-kopi hanya tambah kopi ke gula ke apa semua. Saya nak join benda ni semua kan. Tapi saya mula dengan mesin air. Mesin air dulu. Alhamdulillah lah sampai sekarang saya memang mesin air lagi. Jaga dan maintain, saya faham lah. Maknanya kalau mesin air ni daripada awal buat sampai sekarang saya tahu boleh lah nak refurbish pun saya boleh buat, insyaAllah boleh. So kalau tahan sabar-sabar nak cari mesin air rosak, nak jaga coil slot ke, nak replace pump dia ke, board dia ke, boleh cari saya insyaAllah. Boleh repair, boleh diselamatkan lagi lah. Even saya pernah mesin, kalau nama yang dulu kalau popular nama mesin air kan Squida kan. Even yang mesin Squida pun kita boleh buat juga. Itu PM tepi lah. Tapi antara 4 mesin air, mesin air sabun ni lah, mesin sabun, mesin air Squida, mesin air, mesin kopi, mesin kedegang. Saya memang pilih air. Tapi utama top popularity sekarang mesin sabun lah. Saya nak cari mesin sabun tau. Mesin air, cik supply juga. InsyaAllah boleh. Kalau nak sabun, mesin pemuda hijrah. Alamak, nama dah hijrah halal ni sama ni. Tunggu saya join. Untuk mesin sabun kan, saya ulang lagi sekali. Untuk anda yang join, kalau nak beli mesin vending machine, pilih vending machine yang bodinya stainless steel SUS 304. Tak kira lah mesin apa pun. Whether sabun, whether RO, whether kopi, whether apa pun, cari kalau boleh body SUS 304. Kat luar ni ada banyak mesin. Ada mesin body daripada fiber, body daripada steel, body daripada EG plate, body SUS 304. So body ni kena boleh pilih. Sebab saya punya pengalaman, kalau saya punya mesin RO saya body besi, karat.
Problem karat aja. Kopi 304 setakat ni belum. Saya pernah jumpa lagi. Tapi kalau ada cari. Saya tak cari kalau ada. Tapi dengan ni atas peribadi saya lah. Masa mesin air, kedegang apa semua kan. Kita cerita pasal kopi pula. Sambil-sambil lah cerita pasal kopi kan. Kalau mana tahu mesin kopi kan. Kita pun ada supply mesin kopi. Nak tahu boleh. Tapi problem pada kopi ni anda kena jaga. Problem nak jaga je maintain. Anda kena tahu kopi dia, supply semua adalah. Tapi nak bersih dia tu. Bab mesin air kopi ni kena bersih. Susu kena betul. Kopi kena jaga. Tak boleh ada kotor. Semua tak boleh kacau. Benda-benda macam tu tau. Dia sebenarnya dia benda-benda kecil-kecil tau. Kita sebenarnya kita nak simple. Nama pun mesin layan diri. Mesin layan diri. Tapi anda kena layan dia banyak kali, buang masa tak? Satu mesin yang anda kena kerap layan, buang masa tau. So saya cakap, kalau anda buat satu benda mesin yang kita nak mesin layan diri, kita nak senangkan diri kita. Kita nak mudahkan kerja kita, nak buat duit kan, nak buat income kan. Tapi kita kena layan dia, kena ketopak pula, kena cerita pasal elakkan binatang lah, apalah. Banyak kerja tau. Sebenarnya penat tau sebenarnya dirang kita pun dah fed up. Dan saya tengok banyakkan orang mesin nak kopi-kopi ni dijual. Dia kan jual murah, aja sebab banyak sangat kerja. Lepas tu mesin dia ada air panas. Lepas tu dia ada air sejuk, air panas kan. Lepas tu gula, susu. So benda-benda ni jadi macam apa, variability, risiko yang kita tak boleh kawal tau. Kalau supplier sabun salah, supplier susu salah, dah sakit perut pula. Benda-benda macam tu saya tengok. That's why untuk pengalaman diri saya kan, cakap apalah, relax dulu kopi. Memang boleh pergi jauh. Tapi dia punya gigit dia tu, kita tak tahan. That's why saya hold lah. So antara mesin RO, saya pilih RO sekarang saya buat. Lepas tu sekarang sampai mesin sabun. Kenapa saya pilih sabun? Sebab dia lah paling ROI yang paling senang sekali. Antara mesin-mesin yang saya jumpa ni lah. Mesin kedegang. Saya cakap mesin kedegang. Saya ada play mesin kedegang. Saya pun sebelum ni nak try mesin kedegang juga. Mesin yang letak makanan tu, air ke makanan kan, combo ke apa semua kan. Mesin tu problem dia, bukan problem mesin okey. Satu, kita kena faham part-part dia lah. Cari part dia, spiral dia punya benda-benda tu kena carilah. Kita boleh cari insyaAllah. Problem dia, bab kita nak kena cari bahan tu, air tu. Apa yang berlaku kan, saya join member yang mesin mesin gedegang ni kan. Anda kena cari tempat yang mana jual stok yang murah. Anda kena cari bila stok air Milo murah, stok air tin murah, air kotak murah, baru anda dapat untung. Itulah kelemahannya kita bila mesin kedegang ni, kita kena berebut cari benda. Lepas tu kita kena simpan stok. Anda simpan stok Anda rasa makanan dan minuman ni tahan lama tak? Tahan lama tak? Lepas tu lagi contohnya sekarang ni. Contoh macam kita biasa letak kat sekolah. Orang biasa kali tengok mesin kedegang letak kat sekolah. Sekarang sekolah pun dah susah nak bagi mesin kedegang masuk. Sebab makanan tu tak patuh. Macam kita tak patuh, sihat lah. Gula banyak lah, apa semua dia tolak. So that's why kadang-kadang mesin kedegang ni cakap, dia ada banyak sangat halangan tau. Halangan yang menyebabkan kita leceh lah nak buat benda ni. That's why dalam apa pun, kita cari satu mesin yang mudah. Saya nampak mesin RO. Tapi mesin RO ni, masalahnya kat KKM. Kita kena mohon mesin KKM pula. Saya nampak paling jalan mudah sekali, paling bagus, yang paling senang nak buat kerja sekarang ialah mesin air sabun. Mesin sabun. Paling senang. Semangat apa? Kita tak perlu lesen apa pun. Metodologi dah ada. Memang kita bagi. Saya bagi free mesin metodologi. Masa kalau beli mesin dengan saya bagi free metodologi. Datang mesin, tuang sabun, niaga. Dah settle. Senang sangat. Tak perlulah nak terkejar lesen ni, tak terkejar lesen tu. Simple sangat buat sabun. Satu lagi kedua yang pasal sabun ni saya suka, customer tak terikat untuk beli sabun 10 liter. Siapa-siapa yang dalam ni pernah buat botol kan. Saya tahu ramai yang jual botol. Sekarang ni jual botol 10 liter, ada jual botol 10 liter, ada botol 30 liter. Anda terikat dengan botol tau. Bila terikat dengan botol, anda kena jual ikut botol tau. Customer kena beli RM20 atau RM30 atau RM36 ke botol. 1 botol, 10 botol, 10 botol. So customer ni, dia nak beli botol susah. Tak sebenarnya ada customer yang nak beli botol direct kan. Tapi kalau kita dapat jual benda tu 1 liter, 2 liter, 3 liter, dia kerap. Dia kena faham niaga apa pun kan. Kekerapan tu penting. Kalau orang tu beli sikit dan kerap beli, kita untung. Daripada beli sekali, lepas tu tak beli-beli. Betul tak? Kan? Terima kasih Tia join. Kalau kita beli botol,
sekali beli tapi tak beli. Lepas tu dia beli beg lain. Rugi kita. Kalau kita beli satu mesin yang kita orang semua beli RM1, 1 liter, 2 liter, 3 liter. Kan kita cakap penting lah sebenarnya repeat sale ada. Dalam apa-apa pun mesin ni, niaga ni kena ada repeat sale. That's why cakap saya nampak mesin sabun ni repeat sale memang option. Mesin sabun repeat sale dia memang terbaik. Sepatu dia arut ada cepat. Arut ada cepat. Satu lagi sabun dia tak batak je pun, tak ada basi. Dan kita boleh kontrol harga. Contohnya kita ambil supplier. Saya ambil dari supplier dari satu kilang daripada Kota Damansara. Harga pun cun. Saya punya margin RM50 ke RM30. Okey lah. Besar margin RM30. RM50 dah besar. Tapi walaupun kita nampak besar, walaupun kalau compare dengan yang buat sendiri lah, ada yang member buat sendiri sabun kan, bancuh. Dia bancuh sabun lah kat rumah apa semua. Okey, saya tak alam pun nak bancuh, silakan. Tapi walaupun margin tu agak baik jauh daripada dia orang lah, dia orang boleh dapat pun dalam RM1, boleh dapat RM7, RM8 dengan kos apa semua kan. Kita margin pun dah RM50 je. Tapi yang penting repeat sale. Sebab apa, sabun ni dia punya pengaruh utama dia yang menyebabkan dia mahal ialah pewangi. Kalau pewangi tu tak cukup, sabun tak digigit, mana tak boleh tarik pandangan. Kurang pewangi, sabun orang tak boleh beli. That's why cakap dia paling mahal pewangi. So kalau anda tahu pasal sabun, mix dia punya ingredient dalam dia, pewangi yang main peranan penting. Dan pewangi tu adalah paling mahal. So kalau tengok benda-benda sabun yang mahal, pewangi dia mesti kuat. That's why kalau kita tak biasa tahu dengan sabun kan, that's why saya pilih supplier. Senang sebab dia memang dah ada, dah tahu. Dan saya tengok dia punya track record, dia punya pelanggan dia pun memang tahu sabun dia memang sabun Dobi. Okey. Kenapa saya pilih sabun Dobi? Sabun yang biasa kita sinonim bau tu. Anda pergi Dobi, anda bau Dobi. Flora Dobi. So customer dah sinonim, bau Dobi lah, macam aku basuh kat Dobi. So that's why dia mudah untuk kita jual sabun, sebab bau sabun tu ngam dengan kita yang kita dah biasa dengan bau tu. Senang lah. So repeat sale ada. That's why cakap walaupun margin kita kecil, RM5 lah katakan, ataupun RM1.30, berbeza dengan campur bancuh, tapi repeat sale tu yang menyebabkan aruan ni cepat. Ini pengalaman saya jumpa mesin saya pasang mesin kat Muar kan, dekat Surau Silaturahim ke, jalan apa saya tak pasti lupa. Kat Surau satu, saya sambil repair mesin RO sebelah dia, mesin sabun, mesin RO ada sebelah. Saya repair mesin sabun, mesin RO, tapi ada satu akak datang dah, naik van datang nak share dengan sahabat-sahabat lah pengalaman. Akak ni tiap hari beli 1 liter sabun. Saya cakap, akak kat Muar ni ada, kat saya kat Muar ni ada lebih kurang dalam 10 mesin sabun keliling kat Muar. Muar ni tak besar mana dia, kecil je, pusing itu je kan. Dia tanya akak tu, kak kenapa beli sabun kat sini? Dia cakap, saya dah try sabun-sabun lain, kan mesin banyak kak, saya dah sabun lain, sabun kat sini lebih bagus lah. Cakap bagus lah kan, alhamdulillah. Dan akak tiap hari beli ke? Cakap tiap hari beli. Dia beli satu hari 1 liter. Bayangkan ada orang yang hidup nomad tau. Mana nomad tu, mana duduk dalam van, duduk dalam van kan, sana sini gerak, beli satu hari 1 liter cuci baju. Mana dia pergi Dobi, dia bawa cuci sabun, cuci gaduh, pergi Dobi pakai sabun yang 1 liter tu. So dia beli sabun tu lah. So sebenarnya kat situ yang kita nampak ada orang ni sebenarnya memerlukan sabun RM1 1 liter kan, RM1 500ml lah, dia boleh RM1. Mana dia mudah nak dapat sabun. That's why permintaan tu ada. So bila anda tengok kalau ada permintaan tu ada dan memudahkan orang, terbaik daripada anda jual botol. Okey, jual 10 botol, 10 liter. Okey, anda rasa orang beli repeat tak datang? Ada tak orang beli repeat datang beli botol tu 10 liter? Saya jual yang 10 liter tu kan, susah betul nak dapat repeat. Susah betul nak repeat balik. Sebab yalah, dia dapat botol, dia cari tempat lain yang lebih murah. Tapi kalau kita boleh jual lebih murah, contoh sekarang yang RM1 pun dapat 500ml, terbaik lah, paling murah. That's why dia repeat sale. That's why dalam sabun ni kan, anda kena pilih body yang betul. Mesin SUS 304, body dah cantik, cun, melekat, kilat, dari jauh nampak besar, nampak kemas, dah tarik perhatian orang. Lepas tu anda pasang lampu lap-lip, campur lampu memang terang lah, kawasan tu terang benderang. Lepas tu lampu ada signal lah, besar lah, apalah, tak salah, tarik perhatian orang. Orang dah nampak, cun, wish, apa benda tu kan, orang nampak. Sabun orang tengok, tak ada karat, tak ada apa, cantik. Orang nak beli, orang nak ingin tahu. Okay. Contohnya kalau anda datang satu mesin, anda tengok karat, nak beli tak? Selera pun hilang lah. Ni saya
cerita lah pengalaman saya lah kan. Kita sebagai pelanggan juga kan, kita pun try sabun-sabun kan. Tengok kalau mesin tu karat kita nak beli pun, aduh kan, nak beli pun tak sedap. hilang mood tau. Tapi kalau kita ada body SUS 304, nampak kilat, terang, bersih, cantik, kita hati dah sedap. Test sabun, wangi, lepas tu sabun banyak buih, sabun pun harga boleh tahan. Yes, bila orang tengok mesin dah bagus, sabun kedua bagus, boleh tarik perhatian, that's why repeat sale. That's why branding nama kena ada. Terima kasih Aziz join. Terima kasih Aziz join. Okay, ada siapa-siapa ke nak bercakap, join sekali dalam grup live ni? Kalau nak boleh jemput kan, sibuk bersama. Kalau nak join, just tak kan, kita join sama-sama berbual, sambil kan malam. So that's why paling penting, anda yang kata join dalam grup ni, join ni pasal mesin sabun, cari body SUS 304, tahan lama. Kita nak ROI tu lagi lama. Mana mesin ROI ni daripada mesin sabun mesin body SUS 304, walaupun ROI tu dah habis, kita boleh niaga lagi. Mesin tu kita boleh guna lagi untuk jana pendapatan. Bukan sekali beli. Mana kita sekali beli, tapi kita boleh pakai berkali-kali. Kalau anda beli body besi, nanti anda nak kena repair body, anda nak kena cat, anda nak kena karat. Banyak kerja tau. Kita banyak kerja nak berjaga. So kalau boleh kita cari kerja yang kurang-kurang kerja. Kita nak sebenarnya nak niaga ni kan, saya cakap niaga ni nak santai je. Kita tak nak stres tau. Orang kejap nak kena repair lah, kejap ni. Tak nak. Kita nak buang masa je, sebab ni buang masa kita. So kita nak santai je. So bila santai, apa kita buat? Cari mesin yang nyantai. Betul. 304 50 tahun boleh tahan. Betul. Setakat ni yang saya tahu, saya mesin main sabun ni kan, mesin RO yang saya jumpa lah, saya pernah jumpa 20 tahun. Setakat ni yang saya jumpa kan, saya pernah refurbish 20 tahun tak karat. Ada kalau anda tengok video saya kat TikTok saya kan, ada satu mesin yang saya refurbish tu 20 tahun tak karat. Even body dia, problem kan body RO kan bawah dia ada roda kan. Roda dia karat, tanggal. Saya tambah roda je bawah. Tapi body dia cantik. Gosok balik, anda pakai autosol, gosok balik hilang. Bersih, kilat. Memang cun. That's why saya memang cakap join lah pada sahabat-sahabat yang beli mesin air, salah mesin apa pun, carilah mesin SUS 304 ke atas. Malah agak mahal sikit, tapi berbaloi untuk investment. Terima kasih Khalid Food join. So cakap paling penting SUS 304 kita nak tahan lama. Niaga kita nak lagi lama, bukan niaga 1 tahun 2 tahun. Kalau boleh nak lagi lama, nak ROI tu lagi laju, lagi cepat, apa semua, kita mesti lama bagus. That's why pilih SUS 304. Paling jumpa saya pernah tahan, dan jumpalah 20 tahun. Mesin RO ni 20 tahun. Saya refurbish balik, cantik lagi mesinnya. That's why saya pilih SUS 304. Tak kira anda niaga apa pun, sabun ke apa ke, cari body SUS 304 tu sangat penting. Okay. So that's why dari segi ROI tu dia cakap mesin sabun ROI yang paling cantik lah saya cakap sekarang ni. Kalau mesin RO, anda punya ROI, anda kena banyak mesin baru anda boleh dapat ROI cepat. Tapi kos kita tinggi lah sebab kita kena tambah mesin. That's why untuk mesin RO saya refurbish. Ni trik lah. Untuk mesin RO saya refurbish. So refurbish ni kita tukar kos, tak boleh banyak. Kita tak perlu beli baru kan, tapi kena cari SUS 304, kita refurbish, kos tu separuh daripada yang baru. Tapi body cantik lagi, stiker baru dah cantik. Itu teknik dia lah kalau nak main RO. So ini RO, body kena cantik, refurbish balik, harga kos tak tinggi. Tapi kalau anda beli baru agak mahal lah. Agak mahal. Saya tak sarankan lah. Tapi kalau nak beli baru silakan. Kalau nak mula boleh, nak test kan. Tapi kalau nak mesin RO, anda akan tahu semua sekali, daripada pump, dari segi maintenance dia, board dia, dia punya macam-macam lah. Ada benda dia kecil-kecil tau. Yang benda kecil kalau kita tak faham, orang charge kita mahal. Contohnya macam fuse RM5. Fuse tu rosak tau, RM5 terbakar, tapi ada orang charge 500. Sebab kalau tak tahu, orang charge kita 500 tau. Kita tahu fuse tu pun 50 sen je, tak sampai RM1 pun. Sebab pernah kena member macam tu, sampai 500. Sian member tu, fuse tu pun 50 sen, tapi dia charge 500. Aduh, cakap sedihnya kawan sian. Kadang kita tak tahu kan. That's why cakap, kalau saya nak buat apa mesin, contohlah anda nak buat nak niaga apa pun, anda kena tahu the whole picture semua sekali. So biar kita rasa tak kena tipu lah. Kita nak niaga lama, kalau boleh kita tahu semua. That's why macam mesin RO, saya kena tahu semua.
daripada fuse dia, daripada pump dia, dari segi apa sumbat dia, apa menyebabkan dia tak jalan, semua kita tahu. So dalam mesin sabun ni pun saya macam tu, saya kena tahu semua apa yang menyebabkan dia tekan button tak jalan, apa yang menyebabkan dia trip, apa yang menyebabkan dia rosak, kita kena tahu. So bila tahu kena ada, so nampak alhamdulillah sikit-sikit saya share. So that's why dalam mesin RO, kalau nak tahu mesin RO boleh tanya saya, insyaAllah saya boleh share. Dan kalau mesin sabun nak tanya saya, silakan. Silakan boleh tahu. So that's why dalam penting sangat, saya cakap ulang sekali, pilih body SUS 304. Yang paling penting body SUS 304, insyaAllah boleh. Ada siapa pun nak join tak jadi host sama sekali, try. Kalau nak cuba, saya pun tak pernah cuba try host ni. Kalau nak tanya, silakan. Dan insyaAllah kalau nak tanya pasal mesin RO, mesin sabun, saya ada dua je mesin sabun. Mesin sabun saya ada satu, mesin saya ada dua produk yang saya bawa lah, mesin sabun dengan mesin RO. Mesin sabun, mesin RO saya bawa. Mesin keregang saya tak ada. Cerita pasal mesin sabun bang, HBSA okay, alhamdulillah. Okay, untuk mesin sabun, dan saya ulang sekali dia paling penting ada 3 syarat je mesin sabun ni. 3 syarat je saya cakap Anda tak kira lah anda baru join ke atau tak cari mesin sabun ke, pertama sekali cari body SUS 304. Itu je syarat utama. Kalau anda nak cari body China, boleh. Okey, ni saya share ni pasal body yang jadi China body dia China, dia bukan body stainless steel tau, besi-besi biasa je, karat. Member saya beli 4 bulan dah karat dah. Kalau nak tengok karat dia, saya boleh tengok, dia tunjuk dah karat kat body dia, sikit-sikit dah karat. Okey, pertama. Kedua, dari segi body dari segi friction dalam dia, anda kena tengok juga tangki dia. Bab tangki ni, saya nak cakap apa kesian tau. Bab tangki ni saya kesian dengan sahabat saya. Sahabat saya beli tangki satu dari body China minta maaf lah siapa yang beli body China. Kalau yang tahu body China kan, tangki dia 4 segi tau. Tangki dia 4 segi. Bila tangki 4 segi ni, anda tahu tak bila dia 4 segi ni dia buat daripada apa? Terima kasih Azlan join. Saya nak share tangki 4 segi ni dibuat daripada apa. Macam mana dia buat tangki 4 segi tu? Sebenarnya tangki 4 segi ni dia welding tau. Bayangkan sebenarnya saya baru tahu tau sebenarnya plastik ni boleh welding tau. Bukan besi saja boleh welding, plastik pun boleh welding. Ni rahsia yang saya baru tahulah. Saya baru tahu tau. Biasanya saya tengok tangki tu, saya tengok juga dia ada frame kuda-kuda kiri kanan, kuda-kuda kan. Dia nak hold. Sebenarnya dia nak hold body tu supaya jangan kembang tau. Member saya beli body China, tangki dia 4 segi. Kalau anda kau tangki 4 segi kan, dah mula crack. Dia tuang sabun dah crack, sabun dah meleleh keluar 4 bulan. Sian tau. Saya cakap aduh, apa saya nak tolong saya tak tahu. Sebab kita tengok pengalaman sahabat-sahabat kita kan, join kan, beli mesin sabun kan. Dia 4 bulan beli mesin body dari China, tangki dah crack. Bayangkan body dah lah tak SUS 304, tangki dah crack, sabun dah meleleh keluar. Apa jadi pada body? Tangki dah masalah, body lagi masalah. Pengsan. Nak jemput lah pengedar vending sabun ni, nyata ilas sebagai tetamu, boleh tak? Join, jemput. Sambil lah kan. Boleh jemput Kita jemput Kita jemput lah sahabat kita ni join. So jemputan dia hantar. Okay, so mesin member saya ni kan, tangki dah crack tau. Ayah bayangkan belum aruh air lagi pun. Tangki dah crack. Tangki mesin sabun tu crack. That's why I cakap, sebenarnya saya pun dapat tahu ilmu bahawa tangki ni sebenarnya boleh patri. Dia panggil welding lah. Plastik ni boleh welding rupanya. Astaghfirullahalazim. Cakap kesiannya. Saya nak share tangki saya pula. Tangki saya mold. Beza mold dengan welding. Mold ni dia ada satu molding. So plastik tu je masuk dalam, dia press, dia panaskan, dia press, kembang keluar seketul. Maknanya dari segi tangki tu molding tu, dia tak ada crack tau. Dia tak ada sudut-sudut yang mana dia menyebabkan dia boleh pecah. That's why penting sangat pasal tangki. Sebab member saya dah kena. Kasihan member saya tu. Saya doakan dia dapat mudahkan urusan dia lah. Belum sampai air pun tuan, tapi tangki dah pecah. Sabun dah tumpah, meleleh kat body, dah kena pump. Bayangkan sebab apa tau. Okay, tangki 4 segi tu, bawah dia ada kalau anda buka bawah dia, share video tu lah. Okay, dia pakai gigi dia pakai kuda tau.
sambungan cik 4 tu kan, tangki tu, sambungan 4 tu. Macam ni lah saya share sikit. Macam sambungan-sambungan dia tu kan. Saya ambil pen sikit lah. Kalau anda perasan lah, dia tangki 4 segi ni. Mana-mana pun tangki air, tangki sabun, dia bentuk dia 4 segi je. Ni kan, sikit lah Siap sambungan dia tu. Okey, ni tangki lah, katakan ni tangki kan. Ni tangki kan. Tangki kan. Siap sambungan ni, dia kalau welding, dia akan ada satu L kat sini. Dia mesti ada satu L. Alhamdulillah dia join member. Nak join boleh join. Okey. Ni. Dia ada mesin tak nampak kan. Nampak lama tak nampak. Assalamualaikum. Nampak kita. Okey. Dia body L. Bila L tu nak ngelakkan dia kembang. L tu macam ni lah. L tu kan dekat sini lah. Sambungan tu dia ada katu kaku kuda tau. Kaku kuda tu menyebabkan dia elak kembang tau. Tapi sebab kuda tu sambung pakai welding plastik. Bila tuang sabun dia berat. Tolak dia kembang crack. Bila dia crack, so body bertepi-tepi je sambungan lebar akan crack juga. So bila crack, sabun akan meleleh keluar. Sabun meleleh keluar, jatuh kat body. Pada masa sama, kenalah dekat pump. Baru 6 bulan bos pakai. Baru 6 bulan kena. Hai. Sedih kawan. Saya tengok kawan kena macam tu. Sedih lah cakap. Aduh, sedih. Saya dah cakap, hati-hatilah. Kalau beli mesin sabun, pilih body SUS 304, tengok tangki juga. Kalau tangki daripada sambungan welding, jangan. Cari yang molding. Molding. Welding, dia cantum, well. Rupanya plastik boleh well. Kerja mana? Janganlah tu ajak kat situ kat mana. Baru tak lepas FIFA ni. Kau jangan macam-macam boleh tak? InsyaAllah doakan. Biasalah ni politik bola ni kita tak campur lah kan. Tapi kita faham lah apa yang berlaku saja. InsyaAllah lepas FIFA tu. Okay. Bagi background je bos. Okay, ulang kali Okay. So body SUS 304 kena jaga. Pertama. Kedua, tengok tangki dia. Welding atau molding. Welding tangki 4 segi. Kalau tangki 4 segi, jaga-jaga, itu welding. Rupanya plastik boleh welding. Saya pun tahu. Saya ni tak tahulah sangat pasal benda-benda ni. Tapi bila kita tahu, kita share lah dengan sahabat. Nanti saya share video dia. Mana kawan saya yang dah kena tu. Sabun tu sambil meleleh keluar kena body dia. Adalah body besi. Besi China. Karat lah kan. Lepas tu kena pula kat pump. Sadis kawan. ROI tak balik. Tapi dah body dah karat, pump dah nak kena. That's why kena hati-hati betul. Hati-hati betul. Betul. Casing SUS 304 recommend geng. Business comma lebih sustain. Body dah lama betul. Saya cakap sambungan lagi kedua, cari tangki molding, bukan welding. Ni penting. Sebab kawan saya dah kena tangki welding crack. Sabun dah meleleh keluar, tumpah. Bila tumpah dah kena body, dah kena pump. Itu lagi satu hal penyakit. That's why hati-hati tuan. Kita bukan nak cerita pasal buruk pasal orang, tapi saya rasa kena share benda ni sebab biar orang tahu. Biar orang tahu bahawa ada benda yang kita boleh share, benda baik kita share. Jangan sampai kita tertipu lah benda-benda macam tu. Bukan kata kat orang tu menipu, tapi kita nak hati-hati supaya kita beli barang yang bagus lah. Tu saya nak cakap. Sebab niaga ni, macam saya lah. Saya dulu dah terkena pasal mesin RO kan. Saya beli body besi. Ikutlah kau orang cakap, body besi boleh beli. Kita beli je yang kat TikTok kan. Beli je. Memang beli je lah. Ikut beli dah karat. Bayangkan kalau body besi, tangan boleh masuk kat dalam. Boleh sauk tabung duit. Macam tu. Itu body besi. That's why apa-apa pun, pertama cari body SUS 304. Kedua, tangki welding atau molding. Cari yang welding, cari yang molding. Siapa nak jemput ni? Ada kena dia pun nak naik lagi. Nak jemput tapi boleh tak? Boleh tak? Nak join? Pengedar. Ini ada pengedar spending siapa ni? Cantik ni. Okay, alhamdulillah. So, terima kasih yang join pada malam ni. Kalau apa nak tanya silakan pasal mesin sabun. Okay. Pertama tadi saya cakap pilih body SUS 304, tangki welding atau molding, sistem. Sebab sistem ni anda kena hati-hati juga. Okay.
Okay, sistem Okay, sistem sangat penting juga untuk bahasa sabunan. Okay, ada orang tanya saya, antara sistem liter timer dengan sistem timbang, mana baik? Anda rasa mana baik? Liter, timbang ataupun timer, mana baik? Cuba yang jawab. Mana bagus? Timer ke, timbang ke, liter? Timer, timbang, liter. Dia 3 mesin je. Saya tahu 3 sekarang ni. Saya tahulah. Saya share. Liter, timbang, meter. Liter, timbang, timer. 3 benda je. Mana lebih baik? Mr. Ruf, tengok jumpa saya join. Ruf join. Terima kasih. Alhamdulillah. Selesai. Wano Sarina. Okay, terima kasih join. Terima kasih Wano Sarina. Okay. Nak tanya pasal sabun. Saya ulang balik sahabat-sahabat yang baru join malam ni. Ada 9 orang Alhamdulillah. So, okay, mesin sabun pertama pilih body SUS 304. Jangan body pilih lain. Fiber ke, steel ke, LG plate ke, EG plate ke, apa benda jangan pilih lah. Sebab body akan karat. So body SUS 304 dah stable, cantik. Kedua, body tangki. Tengok tangki. Tangki welding ke tangki molding. Pilih tangki yang molding. Molding tu maksudnya dia dalam masuk tu casting khas. Plastik dimasukkan, dipanaskan, dia bentuk. So cantik, molding dah cantik. Okay, ketiga, sistem timer, liter ataupun timbang, mana bagus? Terima kasih Cik Naim Talib. Ni pun hebat juga ni sahabat-sahabat saya ni. Body solid dan cantik betul. Cantik memang. SUS 304 kita tengok selera nak beli. Okay. So nak cakap sistem sistem timer, liter atau timbang, mana bagus? Okay. Ni atas pengalaman saya lah. Okay. Saya tak nafikan tiga-tiga sistem ni bagus. Whether liter, timer ni, nak memastikan sistem ni sebenarnya nak memastikan bahawa customer dapat apa yang dia dapat sepatutnya dia dapat. Kalau dia beli 1 liter RM3, dia dapat RM3. Kalau dia beli 1 liter RM2, dia dapat RM2. Untuk kedua dapat 1 liter tu. Dia beli tu tujuan utama sebenarnya. Okey. Apa yang kita buat? Macam saya macam mesin kami guna timer. Timer per liter. Mana dia akan calibrate by saat tau. Berapa saat, mungkin 130 saat, keluar berapa liter, macam tu lah. Okay. Lepas tu, sistem kita yang penting mesti ada pengesahan dari meteorologi. Meteorologi. Okay. Bila ada pengesahan meteorologi, mana dia orang dah sahkan bahawa kita punya perkiraan betul. Tak kira anda timbang ke, tak kira anda liter ke, tak kira anda timer ke, tapi kalau ada mesin meteorologi, ada lesen meteorologi tu, yang kita bayar RM8 satu nozzle tu, tak kira okey lah tu. Kan tak perlu kita nak risau. Kita tipu ke apa semua. Kesilapan mungkin boleh berlaku. Contoh macam ni. Okey, saya tu tanya tau. KPDNHP, itu KPDNHP dengan meteorologi datang kat mesin saya. Bergoyok mesin saya. Dekat 30-40 orang koyok mesin saya kan. Saya tanya satu KPDNHP kat situ. Tanyalah pegawai berkuasa dia. Lepas tu dari meteorologi pun saya tanya juga. Dia buat, masa dia orang pergi mesin, dia orang meteorologi ni, dia akan timbang semua dia akan check semua ukur timbang tau. Ukur timbang. Kenapa buat ukur timbang ni dicek? Sebab nak pastikan bahawa ukuran tu betul. Itu memang salah satu dalam ayat Al-Quran pun nyatakan bahawa nak jaga, ukur timbang kena jaga. Ukur timbang kena jaga. So, ada nak join terima. Nak join boleh silakan naik. Naik je. InsyaAllah silakan. Saya naik InsyaAllah. Okay. So, bila meteorologi lepas, tak ada masalah. So, saya tanya juga tau, mesin petrol macam mana? Ni antara kita je nak tanya juga. Petrol pun problem tau. Even mesin petrol, sistem mesin petrol pun ada masalah. Jadi kau timbang ni, ada kurang, ada lebih, tu standard bagi dia. Sebab ada faktor suhu, ada faktor cuaca, ada faktor tekanan, faktor orang pakai sebelum ni macam mana, ada. That's why mesin macam mesin sabun saya, apa saya buat, walaupun dia pakai timer timbang, saya akan lebihkan. Maknanya kalau 1 liter tu RM2 1 liter, tapi saya letak RM2 tu 1.1, bagi lebih. Dalam isu lebih ni, maknanya kita sedekah lah. Biar lebih, jangan kurang. That's why malam macam mana pun mesti letak lebih. Mesti letak lebih. That's why dalam mesin saya insyaAllah, apa-apa mesti ada nombor. Jika berlaku pengurangan ke apa nombor, cari saya. Baru-baru ni daripada Terengganu pun call saya tanya, bang mesin macam ni. Saya tanya dia, apa mesin apa? Tanya dia macam mana betulkan. Kalau boleh refund, kita refund. Sebab isu pelanggan ni, kalau pelanggan kalau dia tanya kita pasal kerosakan mesin ke apa semua, pasal kesalahan yang dia dapat tahu, dia nak share, mana dia memang concern pasal kita lah. So kita terimalah benda tu dan raikan
raikan. That's why kita kena jumpa. That's why paling penting, tak kira lah dia mesin timbang ke, mesin timbang ke, dia guna timer liter ke, ataupun dia guna liter. Kalau ada mesin meteorologi, alhamdulillah, mana kita semak. Pastikan yang buat mesin ni, pastikan kita yang kita setting ni mesti lebih. Janganlah kurang, bagi lebih tak apa, macam tekah lah. Itu antara yang saya buat lah. Okay, so pada ni 3 saya ulang balik ni. Tadi kalau nak beli mesin sabun, pertama body S2304. Kedua, mesin tangki mesti lah molding, jangan dengan welding. Ketiga, sistem, pastikan ada mesin meteorologi. Kalau boleh bagi lebih, jangan bagi kurang. Lebih kurang. Even sabun, even petrol pun ada kekurangan tak sebenarnya betul-betul tepat, ada masa-masa kurang. Kan ada isu orang cakap tuang waktu panas dengan tuang waktu panas. Itu semua ada kesan tau, memang ada kesan. Walau tak banyak. Tapi memberi kesan pengiraan itu. That's why dalam hal-hal ni, macam saya, apa yang kita buat, kita bagi lebih. So kalau 1 liter tu bagi lebih sikit lah, 1.1 ke 1.2, macam tu lebih. Okay, so maksudnya lepas tu tadi pasal body 1, 3, 4. Body, timer liter, sistem. So mana sistem tak sah. Ketiga, keempat, juru teknik. Kerosakan. Bila dah kerosakan, senang tak dapat player. Tak dapat nak bantu. Ni saya share pada sahabat-sahabat saya lah, yang beli mesin yang lantai lain lah yang saya share. Ada sahabat saya sampai sekarang 4 bulan mesin tak jalan tau. Rosak, tak dapat repair. Dia tak repair. ROI tak dapat. Bila beli mesin, repair tak dapat repair. Ada yang berlaku macam tu. Saya tak cerita pasal siapa mana-mana, tapi kita nak share bahawa kena hati-hati pilih betul. Pasal solar. Nanti pasal solar. Kita pasal, insyaAllah sudah boleh share pasal solar. Penunggang kuda, join. Terima kasih penunggang kuda. Ini pasal mesin sahabat saya. Ini cerita pasal sahabat-sahabat saya je. Sebab bila saya buat mesin sabun, saya akan tanya semua orang tu, apa pengalaman-pengalaman mesin-mesin lain, supaya saya nak berhati-hati, supaya saya pun, kita dalam proses belajar dalam mesin sabun ni. Saya belajar sabun ni dalam masa 6 bulan lah. Baru 6 bulan tu, tak lama pun. Tapi kita tahu, member ni dah tanya kita pasal sabun, tanya kita. Sebab saya pun salah satu juruteknik RO. So saya pun juruteknik mesin sabun. So masalah mesin sabun saya kena tahu. Saya kena tahu mesin sabun lain-lain pun saya kena tahu masalah dia. Saya boleh bantulah. Kalau dia rosak, saya boleh bantu. So ada benda yang cakap tak boleh bantu, saya minta maaf lah, saya tak boleh bantu. Tapi kalau benda boleh bantu, saya insyaAllah saya bantu. So juruteknik sangat penting, main peranan penting. Kalau anda tak tahu pasal juruteknik, masak anda. Kalau mesin rosak, tak boleh repair, masak anda. That's why itu yang berlaku pada mesin RO saya. Saya kena tahu semua. Biasanya kalau rosak, saya kena repair dulu. Saya tak perlu tunggu tak perlu tunggu orang datang, nak tunggu lambat. Kita niaga mesin, kita niaga. Contoh kita beli mesin, kita nak duit cepat. Tapi kalau kita tak boleh, mesin tak jalan, duit tak masuk, jam kering kan. Kita nak macam tu. That's why dalam mesin ni, apa-apa pun anda kena tahu pasal mesin anda tu. That's why dalam hal mesin sabun atau mesin RO, saya kena tahu. So that's why dalam mesin sabun saya juruteknik. So saya kena tahu pump tu apa volt dia, berapa volt dia, berapa relay dia nak pakai, rosak apa relay, tekan button kenapa tak hidup, tiba-tiba stuck apa stuck dia, apa sabun tak keluar apa sebab. Semua tu kena tahu. That's why juruteknik kena main peranan penting. Lepas tu juruteknik ada call, angkat tak? Kalau anda WhatsApp dia balas tak? Itu pun penting juga tuan. Sebab mesin-mesin dia kan ada rosak. Dia mesin lah, benda wear and tear, mesin ada rosak punya. So kena repair lah. So anda kena tahu macam mana repair dia. Saya sikit lah tahu. So alhamdulillah untuk mesin sabun saya, mesin sabun saya repair. Saya insyaAllah. So kalau anda rosak, insyaAllah boleh telefon saya, WhatsApp saya, insyaAllah saya boleh bantu. Sebab apa? Kenapa saya pilih mesin sabun ni? Sebab mesin yang RO saya buat sekarang ni, pengedarnya adalah pengedar yang sama dengan sabun. Itu tip je. Mesin RO yang saya buat sekarang ni, saya ada lebih kurang dalam lebih daripada 10 lah mesin RO saya pegang. Kilang yang buat tu ialah kilang sama dengan kilang sabun. That's why dari segi part, dari segi juruteknik, dari segi apa pun pasal mesin saya tahu. Dan kilang tu boleh supply barang yang saya nak. That's why saya suka. That's why kalau anda nak beli apa mesin, anda kena tahu bila rosak apa anda nak buat. Jangan main beli je kan. Tak boleh. Kena tahu apa rosak, bila masalah. Kena tahu siapa nak repair. Dia punya cekadak dia belum tahu lagi. That's why benda-benda ni kena kira tuan-tuan. So that's why saya join mesin sabun saya ni, saya buat sebab supplier dia lah sama dengan mesin RO saya. So saya tahulah barang dia sama je barang saya. So company pun establish. Saya dah lama dengan dia.
tak ada masalah lah. That's why saya cakap saya pilih company yang memang established. Sebab saya takut bila, contohnya kalau anda beli dalam mesin dengan saya akan jaga mesin anda. Saya kena tahu setiap kali apa rosak. Saya kena tahu kutipan anda berapa. Saya kena monitor tau. Bukan just beli je, main beli je tak ada. Kena tahu semua. Yang ketiga yang keempat kan. First saya cerita pasal body, SOS 304. Kedua molding dan welding. 3-4 sistem. Keempat juga teknik. Kelima pasal solar. Kelima pasal solar bahan tenaga. Bahan tenaga. Bahan tenaga. Anda nak ambil tenaga dari apa? Solar ke atau elektrik? Mana bagus? Solar ke atau elektrik mana bagus? Kenapa pilih solar? Kenapa tak pilih elektrik? Ni penting juga tau. Tanya juga ni. Dia punya cerita macam ni. Kenapa pakai solar? Dah tahu kenapa pakai solar? Dia punya cerita pasal ni tau. Pasal sabun ni. Kenapa sabun ni mula-mula pakai solar? Sebenarnya yang pakai solar dia daripada Kedah. Nak tahu cerita dia ada sejarah atau solar ni sebenarnya. Kenapa orang pakai solar? Mesin solar ni daripada Kedah awal sebenarnya. So saya campur mesin ni memang guna solar. Awal semua pakai solar. Sebab apa? Mesin ni besar tau. Mesin ni besar. Kenapa dia pakai solar? Lepas tu dia punya pump dia besar. 1.5 ke 1 horsepower. Besar. Lepas tu siap satu dia ada 4 pump. 1 horsepower 1 kali 4. So kali 4 1 horsepower dapat horsepower. 4 horsepower berapa 1000 watt. Kan 1 horsepower 1000 watt kan. Besar. So dia pakai solar. So dia pakai solar sebab apa? Sebab benda tu besar. Benda tu besar dia kena tak kat luar. Dia tak letak rumah besar. Kalau tak kat kedai tak boleh masuk. That's why dia tak solar. Itu dia punca dia tak solar. Sebenarnya itu je punca tak solar. Sebab dia besar, dia tak boleh depan rumah, depan kedai penuh, menyemak depan besar tidak tu. That's why dia tak keluar. Sebab awal tengok mesin sabun ni banyak kan tengah-tengah jalan, tengah-tengah taman, tengah-tengah ni, tengah-tengah tu. Sebab dia besar. Itu je cerita dia. Kenapa dia pakai solar? Sebab dia besar. Dia tak boleh ambil saung supply mana. That's why dia kerja pakai solar. Itu cerita dia sebenarnya. Kenapa dia pakai solar? Sebab dia besar kedabak. Besar kedabak. Bila besar kedabak, dia tak boleh ambil elektrik. Sebab dia akan menyemak depan kedai. Sebelum menyemak depan kedai, dia letak kat tengah-tengah jalan. So tak jalan mana dapat power? Solar lah dia. Itu je cerita dia. Kenapa lah pasal solar? Itu je punca. Tak ada punca lain pun. Sebab dia besar kedabak, dia kena letak kat tengah-tengah jalan. Letak depan taman. That's why anda tengok mana mesin yang solar semua tengah-tengah. Dia tak nak paling kepala pasal sewa, dia nak paling kepala pasal ni. Tu je punca dia. Kan baru saya share satu video yang mana kena tangkat kan. Mesin solar tu kena angkat. Sebab dia letak je. Ada yang mohon lah. Kita tak faham lah, ada yang mohon. Tak nafikan jugalah. Ada yang mohon fine, clear lah. Tak adalah. Tapi tujuan utama dia letak kat depan tengah tu. Sebab mesin tu besar, susah nak dapat tempat. Dia letak kat tengah supaya dapat elektrik, akan gunakan solar. Tu yang pertama. Sebab kenapa pilih solar? Sebab dia besar. Sebab dia besar, dia letak tengah. So solar lah dia pakai untuk tenaga punca. So dapat punca lain tak boleh. So solar lah utama. So dia guna solar. Bila solar, mesin besar ni, dia pakai tangki biru tau. Tangki biru ada 4 biji dalam tangki biru tu. Pakai horsepower, 1 horsepower pump. Besar pump dia, saya tengok. Awal-awal saya share lah ni. Masa saya mula-mula kenal mesin sabun kan. Ada apa? 4 biji pump. 4 biji pump. Solar bateri berapa lama tahan? Dia berapa lama tahan? Isu je pasal solar ni kan. Memang ni even member saya yang pakai solar pun tanya saya, "Bang, macam mana bang nak buat bang ni bang?" Sebab apa tau? Bila bateri anda tu cukup power, anda pakai 1 horsepower, bila dalam pump, bila power tak cukup tiba-tiba pump anda mati. Apa nak buat? Customer tekan RM10 ni. Dah masuk duit RM10. Power tak cukup, tiba-tiba jam. Baik power dah habis. Anda kena up dulu baru boleh jalan. Habis. Leceh tak? Leceh. That's why cakap bukan apa. Saya bukan dah tak nak tak sokong pasal solar. Baguslah kita jaga alam apa semua. Tapi sustainability untuk perniagaan tu agak susah. Sustainability. Sebab kita kalau boleh nak niaga, kita nak paling kepala tau. Tak nak paling kepala sebab kita nak tak nak tiba-tiba kena call. Bang, mesin kau tak hidup. Bang, mesin kau ni. Leceh tau kalau tiba-tiba anda tengah tidur orang call pasal duit, anda call pasal mesin tak hidup, begini banyak cerita. Pening lah. Kan kita pening. Kita kalau boleh tak nak paling kepala tau. Nak niaga ni sebenarnya nak santai tau. Kita niaga kalau boleh santai. That's why saya tak nak pakai solar. Bukan saya tak nak pakai solar sebab satunya sebab kita nak jaga kos tu. Contohnya kan solar bateri. Bateri kita anda tukar bateri tak? Bateri kita tukar tak? Tak berapa 2 tahun. Solar tukar tak? Kena tukar tuan.
anda kena beli bateri. Anda kena beli bateri, tetap juga kena beli bateri. No point juga, sebab kena kos lagi. So anda dah habis awal, tiba-tiba anda kena tambah kos beli bateri pula. Okay. Dia punya inverter anda kena buat tak? Repair tak inverter dia? Kena buat juga, kena repair juga. Sebab dia wear and tear. Bila mesin yang banyak part of it, kalau banyak part ni lah, inverter, bateri, wiring, apa semua banyak part, dia pasti ada maintenance. Bila banyak maintenance, pening tak kepala kita nak tambah top up duit? Kita dah duit taklah banyak. Kutipan dah sikit, dapatlah mungkin dalam 500-600 sebulan. Tiba-tiba hujung tahun nak tambah lagi duit untuk beli bateri. Tiba-tiba tambah duit untuk tanya ni. Okay. Masalah kat situ je. Okay. Tiga cakap boleh. Okay. Itu tadulah. Tadi pasal mula tahu sejarah kenapa pakai solar. Kedua anda tahu bahawa kegunaan ni. Ketiga, kos elektrik. Okay. Solar ni kos elektrik dapat save. Betul, dapat save. Okay. Bayangkan anda kira kos solar save lah. Tak payah bayar elektrik kan. Okay, berapa kos solar yang anda save? Kos elektrik berapa yang anda kena keluarkan untuk setahun? Kos elektrik untuk mesin vending saya, dia baru guna 12 volt dengan 24 volt. Saya dah kira lebih kurang bawah dalam RM40, RM30 lah. Katakanlah ambil kira RM50 lah. Sebulan maksimum lah kalau kita run 24 jam. Kita 2 biji lampu je. 2 biji lampu LED punya kuasa yang kita gunakan. Ambil lah RM50 atau RM40 lah sebulan. Ambil sebulan RM50 lah. RM50 kali dengan 6 bulan, 12 bulan, 600 untuk kos elektrik saja kita kena bayar. Tapi kalau bateri rosak, apa nak buat apa? Anda kena keluar bateri. Kos bateri berapa biji anda kena bayar. Lepas tu inverter, kena panggil lagi orang datang. Lepas tiba-tiba mesin dah rosak, tiba-tiba tak jalan. Tapi kalau elektrik kita stable, elektrik kita stable je. Niaganya stable je, tak kacau. Tapi kalau si besar bateri, tiba-tiba rosak lah, tiba-tiba gini lah, tiba-tiba gini lah, tiba-tiba. Bab tiba-tiba tu yang kita nak. Bila bab tiba-tiba ni masalah. Wah, lama mesin sabun J. Wah, hebat-hebat ni, orang hebat ni mesin sabun ni. Okay. Terima kasih join. So that's why cakap pemilihan sabun solar dengan ni, bukan saya nak argue pasal solar, tapi saya cakap kalau kita cari satu benda yang tidak membandingkan kepala kita, pilih yang tak membandingkan kepala kita. Sudah saya ambil elektrik. Sebab apa? Anda cerita pasal sejarah Kita tahu sejarah kenapa guna solar. Sebab mesin solar ni dulu mesin sabun ni besar. Kedabak, besar. Jadi sebab itu dapatkan kuasa, itu susah. Sebab dia guna solar. Itu je. Kalau mesin anda kecil, comel, macam saya comelkan bila tak kat depan, guna je elektrik. Kos pun tak besar. Kos elektrik boleh RM50. Kali setahun pun RM600. So, kos dia lebih penting. Lepas tu elektrik stable. Kalau solar kita nak tukar bateri, kita nak kena jaga inverter dia. Tiba-tiba kalau power tak cukup, contoh macam sekarang macam El Nino. Tak ada cahaya matahari. Jam tak? Jam tuan. Kalau tak cukup power, bateri tak cukup charge. Tak pening tuan. That's why cakap kita kalau boleh niaga jangan pening-pening. Pilih yang stable, pilih yang tak meninggal kepala. Dua teknik ada. So saya ulang balik 5 poin saya cakap tadi kan. Pertama, mesin Logi SUS 304 kena bagus. Pertama. Kedua, molding atau welding, pilih yang molding tangki jangan pergi tangki welding, tangki molding. Ketiga, juruteknik. Ketiga, sistem. Tak kira lah sistem liter, timer ataupun timbang. Kalau dapat meteorologi, dia dacun. Lepas tu pump sabun bersih lebih. Keempat, juruteknik. Juruteknik kena ada. Jangan tak ada juruteknik tak ada, anda jam. Kalau rosak anda cari siapa, masalah juga. Tak ada juruteknik. Pertama. Yang kelima, nak solar ke elektrik? Saya pilih elektrik. Tapi kalau nak solar, silakan. Memang ada kapal kat luar ni memang ada solar. Tapi anda kena faham bila solar, mesin terdedah tau. Okey, yang solar ni mesin apa? Mesin apa? Besi ke apa? Banyakkan solar ni. Dia besi kan? Kalau terdedah macam mana? Karat tak? Lagi cepat karat kan? Dan saya cakap, kita bukan nak argue pasal solar tak solar, tapi saya body, kalau dia body besi, kena solar, kena solar kat luar, kena letak kat luar. Karat ada. Selera tak orang nak beli. Lepas tu berhujan panas. Kalau mesin anda kat luar, hujan panas, orang nak beli tak mesin sabun anda? Dia kat situ masalah tau. That's why mereka cakap, kalau anda satu tempat, contohnya anda sebagai penjual lah, pembeli sabun. Sabun anda tu letak kat tengah-tengah jalan, panas, anda singgah nak beli tak? Kan?
tak nak beli. Tak nak beli, takkan beli punya. Kita pun malas. Panas hati nak beli. Hujan dia kena lagi. Mesin tu memang kena tengah jalan. Supaya kena matahari pun dapat hidup. Kalau tak tengah jalan, siapa lagi beli? Itu antara punca-punca je lah. So saya cerita lagi lah. Pasal setuju tuan, banyak kelemahan pasal solar ni. Inquiry banyak sangat macam solar. Boleh jimat current katanya. Dia bukan jimat bagi saya. Dia sebenarnya long term anda kena fikir. Okay, niaga ni kan, anda kena tengok short term atau long term. Kalau anda main short term, boleh lah. Kalau anda main long term, anda kena pilih yang terbaik. Okay. Sir, thank you sir, Dr. Elvinor, PU. Thank you join. Okay, so saya cerita pasal mesin sabun hari ni. So, saya ulang balik 5 poin sebelum anda pilih mesin sabun. Pertama, body SUS 104. Body yang bagus, tahan lama. Jangan karat. Pertama. Kedua, tangki. Tengok tangki. Molding atau welding. Kalau tangki molding ni, banyak je bentuk dia memang sekali. Dia tak ada contoh-contoh. Kita boleh tahu bahawa plastik pun boleh welding. So, kalau welding ni kita bisa tangki 4 segi. Hati-hati. Sebab tangki 4 segi ni boleh crack. Kalau masuk sabun, lama-lama dia crack. Crack, pecah sabun, tangki pecah, sabun leleh, kena kat pump, kena kat body, karat semua pun tak boleh pakai. Kedua. So tadi body, tangki. Ketiga, sistem. Whether sistem timer, liter atau timbang. Kalau ada mesin meteorologi, silakan. Tak ada masalah. Janji anda letak lebih. Even Petronas, even tangki minyak pun ada masalah. Saya cakap ada masalah sebab dari segi cuaca pun akan lari timbang dia. Tapi biar lebih. Untuk kita, negara sabun, saya akan lebihkan. Kalau 1 liter tu 1 liter RM2, so saya letak 1 liter pun 1. 1.1. Mana customer dapat lebih. Biar lebih, jangan kurang. Ketiga. Keempat, juruteknik. Kena tahu juruteknik. Siapa yang juruteknik. Kalau kerosakan nak repair, mesti kita tahu. Call boleh angkat, boleh repair. Dia tahu mana pepat, senang. Kelima, solar atau elektrik. Pilihan di tangan anda. Anda nak stable atau nak pening kepala. Ni sekarang musim hujan ni kan. Kalau elektrik kalau tak ada cukup power elektrik, tak cukup power solar untuk kena pump elektrik, kena kita punya panel tu, berarti tak cukup power. Dah tak hidup mesin. Masalah juga. That's why 5 point saya share je ni. Patutnya untuk anda tahu lebih lanjut pasal sabun ni, boleh kat detox saya insyaAllah. So saya ni sebenarnya dari mesin RO sebenarnya. Saya ni buat mesin RO dah 4 tahun. So sedikit mesin sabun saya tahulah, dan mesin RO insyaAllah boleh share dengan saya. So RO ni, dia punya RO nak share dengan tuan-tuan yang mesin RO apa pun sama juga. Body mesin SU304. Kalau RO ni nak pergi jauh, anda kena banyak. Kalau anda 1-2 mesin, susah sikit lah nak balik RO ada. Tapi anda mesin banyak, okey untung. Tapi banyak, bukan beli baru. Kalau banyak beli baru, anda yang pengsan. Sebab kos dia tinggi. Beli banyak tapi kena refurbish. Itu saya buat dah. Alhamdulillah. Kalau refurbish sebenarnya kurangkan kos, maknanya kita punya RO lagi cepat. Itu teknik dia lah. Itu dari segi RO lah. Kalau mesin sabun, anda akan beli baru SUS304 sebab mesin sabun belum ada yang second hand. So mesin sabun beli yang baru. Sekarang ni kalau saya tengah offer sekarang, ada jual kat saya punya TikTok atau boleh PM saya, silakan. Boleh tengok. So ada offer siap dengan sabun, siap dengan awning, siap dengan KPD dan HP. Kita complete bagi dengan sabun sekali. Niaga tuang terus berjalan. Sabun sebenarnya simple je, plug and play. So mudah sangatlah. So insyaAllah sekarang ni dah pukul apa? Pukul 11 dah. Alhamdulillah. So terima kasih pada join pada malam ni. Terima kasih pada member yang tanya pasal sabun, tanya pasal malam masih muda. Kalau anda nak tahu pasal sabun, pergi dah. Nak cakap apa tak? Pergi dah. Jemput ni. Jap. Tak dengar. Okey, silakan. Boleh sambung lagi. Boleh, silakan. Itulah kita buat last sebenarnya better 2 jam lah kan. Itu bawa buat last semalam kan. Sampai sore hilang. Tapi baguslah perkongsian ni, baguslah sebenarnya. Satu casing kena main peranan. Sebenarnya kalau apa banyak inquiry masuk kan, sebab dia orang pun dah survey banyak kompetitor sebenarnya. Dia orang terlepas satu perkara je tuan. Kalau nak kata package, kita pun ada package. Cuma dia orang terlepas satu perkara je. Satu perkara yang paling penting tu adalah material. Betul. Dia orang banyak tak sedap. Okey, design ni lawa sikit, ni cantik sikit apa semua kan. Setakat stiker kita boleh custom le. Kan? Stiker boleh custom, macam-macam color kita ada. Nak logo apa? Nak logo harimau, nak logo apa? Logo biawak, buaya, boleh letak, tak ada hal. Boleh. Betul. Tapi dia orang banyak saya tengok dia orang terlepas satu perkara yang paling penting sebenarnya. Material main peranan tuan.
Sebabnya kita jual sabun kan. Memang kita jual sabun. Tangki pun kita main peranan juga. Pasal tangki dia orang, yelah tuan lagi expert lah bab ni kan. Dia orang pakai apa. Tapi kita orang punya tangki memang tahan lah. Boleh kata tahan lah. Pasal dia bukan kesan welding. Bukan welding. Ah. Saya pun baru tahu plastik boleh welding. Saya baru tahu. Ya. Saya tahu plastik boleh welding. Kawan saya kena. Kawan saya crack tau. Baru 6 bulan, baru 4 bulan pakai. Baru 4 bulan crack. Habis leaking. Leaking tu kena pump confirm. Kau kena confirm kena body. Body dah karat. Body kan karat. Pasalnya sabun dia kan ada bahan pahakis, chemical apa semua. Benda tu akan efek lah dekat body. Sian kawan, saya tengah cari solution bantu dia. Sekarang saya tengah solution untuk dia bantu dia. Wah. Maksudnya kawan-kawan kan, kita bukan apa, kita kesian kawan-kawan kita niaga. Bukan beli bukan murah bang. Kalau RM1 kita boleh jam mata beli belas ribu bang. Belas ribu tau. Mana dapat duit bukan senang, bukan susah, bukan senang dapat duit. Tapi sian lah kalau kena macam tu. Betul. Kita bukan nak bash kompetitor yang lain pakai material apa besi ke apa semua, tak. Benda ni adalah value untuk user, untuk players, untuk owner yang beli mesin. Yang penting kan macam tuan dah sebut sekali kan, yang penting bisnes adalah sustain. Bukan kita asal boleh je. Kalau asal boleh memang akan terkecundang nanti kan. Benda ROI tak cover lagi. ROI mungkin dapat cover, lepas 6 bulan, lepas 7 bulan dah bocor ke tempat lain kan. Susah. Yang penting kita sustain. Macam saya seorang tuan, saya ada customer yang area JB lah, dia yang beria sangat nak solar ni. Saya pun cerita jugalah keburukan sikit lah pasal solar ni apa kan. Kenapa perlu solar kan. Sedangkan ada cara lain sebenarnya untuk nak kita nak ambil power supply, pakai je elektrik. Katanya satu pasalnya dia letak kat tengah padang lah katanya kan, area dia tengah. Tak apalah kalau itu sebab je, tak apalah, tak kisahlah. Cuba itulah saya pun nasihat juga kan, cuba cari satu tapak kan, tapak yang tak memerlukan, tak perlu pun pakai solar ni sebenarnya. Saya pun cerita jugalah keburukan pasal solar ni, macam mana nak maintain ni, inverter nak kena berapa ribu tu nak kena ganti tu kan. Itulah. Area JB dia ni area JB juga. Mana JB? JB sekejap, saya pun tak ingat lah. Sekejap saya check receipt. Tapi area JB lah, dia yang tanya pasal mesin tu, mesin dengan sabun. Ya, kalau solar, kalau solar pun body tak besi, kena air karat juga. Karat juga tuan. Kalau nak solar kau mesti terdedah tau. Dia mesti terdedah. Bila kena dedah, itu belum kena angkut lagi. Bahaya tu. Belum orang report ngangkut. Kalau kena ngangkut, ke mana tak pergi mana mesti tak dapat apa, kena angkut. Dah kena ambil dengan balik, bagi barang kena bayar denda apa semua. Banyak cerita tu, panjang cerita. Jadi benda-benda jangan panjang cerita lah. Cari benda-benda yang tak nak paling kepala lah cakap. Setuju. Itulah. Nanti kita yang jual pun kita paling kepala. Kita pula nak melayan dia. Tu cakap pun tak payah. Saya cakap awal, aku kalau macam ni tak beli pun tak apalah cakap. Cik lain lah. Kita pula kena tadah telinga luahan perasaan kan. Apa? Tapi dia punya panjang cerita tu kita nak melayan tak terhadap. Betul setuju. Itulah pikiran ni peranan. Dalam niaga ni kita bukan pasal untung pun, tapi kita nak tahu kita niaga nak lama. So kita nak pelanggan ni biar ada value duit tu. Setuju. Kita puas hati lah. Dia seronok, kita pun seronok. Tiba-tiba jap call 1 jam call. Bang, mesin aku gini bang. Bang, mesin aku kerja ni bang. Mesin aku kena angkut bang. Aduh, sengal lah. Kita yang jual pun sengal tau kita jadinya. Apalah cakap, dia boleh sakit kepala. Betul cakap? Ya, setuju. Tuan, yang dalam grup tu apa cerita pasal filter man? Pasal filterman. Pasal filterman. Filterman ni, kalau ni siapa yang cerita pasal RO lah, sebenarnya kes RO sebenarnya filterman ni. Kalau tu siapa yang join, saya memang buat air RO. Saya memang kenal filterman ni. Filterman ni memang satu supplier sabun mesin RO yang popular lah kat Malaysia. Semua filter-filter dari Malaysia semua dia pegang. Dia kira power lah. Memang top lah, antara yang top. Filterman ni dia buat air RO. Tak kira lah air mesin apa, semua sekali filter RO dia akan buat lah. Dia dah supply ambil daripada dia. Pada masa yang sama dia ni pun nak buat mesin sabun.
Itu je. Dan Filterman ni semuanya kenal dengan supplier kita. Kenal. Ni ada saudara dia. So tadi perbincangan antara tim kita dengan Filterman dengan ni, dan dia setujulah. Dia tak nak teruskan fighter tu. Dia maintain follow kita je lah. Dia tak buat mesin sabun. Itu je cerita dia. So Filterman ni kalau masuk dia memang power. Dia memang antara top lah. Kalau orang sebut Filterman je orang tahu. Malaysia ni dia tapau untuk mesin air. RO lah. So kalau dia masuk mesin sabun, dia akan tapau semua. So kita pun kena kerjasama lah. Kita tak nak biar market ni kita kawal cantik. Jangan begitu banyak sangat pesaing. Bila banyak sangat pesaing kita boleh nak kontrol. Tapi bila kita kontrol benda yang depan atas ni, kepala kita kontrol, senang. Mudahlah kita untuk berkembang. Macam itulah. Itu cerita pasal Filterman tadi. Tapi alhamdulillah lah dia dah sama kita. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan lah, doakan lah supaya mesin sabun ni dapat berkembang cantik dah. Sebab Filterman ni pun memang power sebenarnya. Dari segi dia banyak supplier, banyak dia punya connection dia memang power lah. Alhamdulillah lah dia dah bincang tadi, join kita lah insyaAllah. Tak berfight dengan kita lah, dia bersama-sama dengan kita. Itu saya syukur sangat lah. Itu keputusan yang paling baik lah untuk malam ni lah insyaAllah. Doa kan. Okay. So ada peluang lah untuk kita berkembang. So saya ulang balik sahabat-sahabat lain lah. Okay. Yang mana yang ingin mesin sabun apa semua, pertama saya ingatkan pasal body. Carilah body SUS 304. Kedua molding atau welding. Tangki, cari yang tangki molding bukan welding bukan molding cari bukan welding molding. Molding maknanya dia casting. Masa dia masuk dalam casting, dia panaskan, dia bentukkan, dia cantik. Maknanya terdekat. Sebab apa? Kena faham. Sabun ni berat. Bila dia dah tuang, pressure dia kembang. Kembang tu kalau welding dia akan crack. Ini terberlaku pada member saya, baru 6 bulan beli mesin, dah crack dah. Tangki dah crack. Tangki 4 segi. Kalau anda tengok mesin tangki 4 segi, hati-hati. Ni saya bukan nak memburukkan tangki yang jual 4 segi tu, bukan. Tapi hati-hati. Sebab dia adalah welding. Dia bukan molding. Nak tahu pasal kalau welding dengan molding ni, kalau molding dia akan bentuk satu kali je. Dalam dia tak ada gigi. Kalau welding dalam dia ada gigi. Dia ada kaki kuda, namanya kaki kuda. Dalam tu ada besi antara dinding tepi dengan bawah dia akan ikat. Ini diikat dia panggil gigi, dia panggil kaki kuda. Kuda ni yang menyebabkan crack. Okey, itu So tadi body SUS 304, tangki molding dan welding. Ketiga tadi saya sistem. Whether kita guna sistem guna sistem liter, timer atau timbang. Kalau tiga-tiga sistem ni ada metodologi, silakan. Tak kira pun mana bagus, mana hebat, sistem mana-mana ada metodologi, bagus. Sebab apa? Dalam sistem ni kita nak pastikan bahawa benda tu diiktiraf. Mana lebih lah, mana kiraannya betul lah. Metodologi mengiktiraf bahawa timbangan sukat timbang kita betul. Itu saja. Tak kira anda liter, timer ataupun timbang. Kalau sukatan dah betul, dah okey dah, dah cun dah. Keempat tadi pasal juru teknik. Ni sangat penting, juru teknik. Anda kena faham siapa juru teknik anda. Bila anda beli mesin, anda kena ada yang tukang repair, kena tahu barang mana dapat, supplier mana dapat, kena tahu. Untuk macam saya, supplier mesin RO saya adalah supplier mesin sabun saya. So saya memang kenal toke dia tu. So kalau nak beli mesin sabun, boleh cari saya. Nak cari mesin RO, boleh cari saya, InsyaAllah. Sebab saya kenal supplier tu. Dan saya juga juru teknik pada kedua-dua mesin ni, RO ataupun welding, RO ataupun sabun. Saya juru teknik juga. So maknanya tak ada masalah. So kalau nak cari barang part, cari saya, InsyaAllah. Saya boleh dapatkan part untuk anda, bantu anda untuk repair kalau masalah ni apa semua. Dan kita selalu on 24 jam. WhatsApp aja, beritahu kita apa masalah, kita boleh repair, InsyaAllah. Kita bantulah pertama. Sebab kita tak nak mesin tu stuck tau, tengah-tengah jalan rosak, tak nak. Sebab dia duit tau. Bila kita invest satu benda, kita repair duit, main duit. So kita nak return dia cepat. So mesin kena selalu on. Okay. Kelima tadi saya cakap pasal solar ataupun elektrik. Saya nak share pasal sejarah kenapa pakai solar. Saya ulang balik kenapa orang pakai solar. Sebab dulu mesin sabun ni kedabak besar. Kedabak. Kalau tengok kalau mesin sabun yang besar lama kan besar kedabak. Orang Johor panggil kedabak lah. Orang Johor panggil kedabak. Kalau orang Johor lah panggil kedabak kan. Gedi besar. Orang Jawa gedi. Orang Johor kedabak. So mesin ni besar. So mesin besar ni tak suruh tak dengan tempat kedai. So bila kedai tak elektrik, apa dia buat, dia pakai solar. Itu je cerita dia. Perak pun pakai kedabak
kena buat besar. Itu je cerita dia kenapa pakai solar. So sebab dia besar. Sebab dia besar dia letak kat tengah-tengah. So dia pakai solar. Bila dia pakai solar, anda kena fikir bahawa solar cost dia, anda kena fikir pasal bateri. Macam kereta juga kena tukar, inverter kena tukar. Lepas tu bateri cukup tak cukup, panel cukup tak cukup, sampai bateri berapa lama. Tu ada kira-kira tau solar ni. So kalau banyak sangat paling kepala, jangan pilih lah. Saya cakap pilih elektrik je. Kos pun tak besar mana pun. Elektrik pun bawa RM50. Solar pun lebih kurang juga. Tapi solar kalau rosak paling kepala. Bateri, nak kena beli bateri, nak kena wiring, nak kena inverter apa semua. Lepas tu solar ni tak musim El Nino El Nino ke Alina ke, tak ada matahari kan. Kering bateri kering, tengah-tengah tekan button, pum, mati. Customer call menganggap marah-marah kita, aku beli sabun baru sangkut dah macam. Baru nak kena up dulu, baru ada elektrik, baru boleh jalan mesin balik. Kena. So tak cari benda yang sustain. Senang pening kepala, tak ada pening kepala. Walaupun anda tak pinggir jalan apa semua, tengah jalan pun boleh. Tapi cari elektrik. Sebab apa? Anda kena faham. Sebenarnya anda kena faham, beli mesin ni bukan untuk kita tau. Beli mesin sabun, beli mesin air ke mesin apa pun untuk kita. Untuk pelanggan. Kalau anda mesin sabun tak tengah jalan, panas-panas orang nak beli tak? Mesin sabun kalau tengah panas, anda nak kena mesin anda kena panas elektrik apa semua, tahan tak body dia? Tak tahan. That's why cakap kalau boleh memanglah kita nak senang, tak nak fikir pasal agreement lah, nak fikir pasal sewa lah apa semua, kita boleh fikir macam tu. Tapi benda yang ada yang mudah, kita cari mudah lah, yang paling kepala. Memang susah lah nak cari agreement, nak gini apa semua. InsyaAllah agreement kita boleh dapat. Nak cara nak bercakap kita boleh ajar. Macam mana nak deal dengan tempat kita boleh ajar. InsyaAllah tu free je saya ajar. Yang nak cari tempat tapak, nak cari saya, InsyaAllah boleh, saya boleh bantu. Kita boleh share ilmu macam pasal tapak ni. So mudahkan urusan. So kalau kita dapat elektrik, cari yang mudah. Bayar RM50 je elektrik, tak lebih pun RM50. Tak sampai pun rasanya. RM40 je. Sebab kita punya pump 24 volt dengan 12 volt untuk board. So tak kuat. So apa anda nak paling kepala pasal elektrik, pasal solar. That's why kalau solar paling kepala, cari elektrik mudah. Benda tu sustainability. So mudah. So itulah cakap saya 5 point tadi saya dengan kawan. Pertama, cari body SY304, tanya tangki, welding atau molding. Sistem, tak kira anda macam-macam sistem pun, paling penting metodologi kena lepas. Keempat, geoteknik bagus tak bagus, ada standby tak, on tak 24 jam, rosak boleh call tak, boleh repair tak. Kelima, solar atau elektrik, pilihlah elektrik, mudahkan cerita insyaAllah. Okay, rasanya dah aku 11 ni insyaAllah. Ada apa-apa masalah, soalan tentang soalan sabun ke mesin sabun ke mesin RO, silakan. Boleh join. Okey dah, siapa cakap apa tak? InsyaAllah. Nak Korip nak cerita apa Korip? Nak share apa-apa? Okey dah tu. Dah mantap tu. Penjelasan dah mantap tu. Dah apa tak tahu apa nak cakap. Hopefully dapat share sahabat-sahabat. Cuma kalau nak mesin sabun, saya cakap tanya-tanya lah. Jangan ikut trend sangat. Setuju. Tanya dulu. Fahamkan dulu baru beli. Jangan main beli je. Jangan beli je. Jangan ikut si Ali Supri tu. Beli je. Beli dulu menyesal kemudian. Jangan. Tanya dulu. Tanya kita insyaAllah. Tak beli tak apa. Bagi saya tak beli tak apa. Yang penting anda faham. Paling penting kita ada kalkulatif risiko. Risiko yang berkalkulasi. Boleh kira risiko tu. Berlaku apa semua. InsyaAllah. Paling penting kena kira. Kalau tahu risiko, tahu kira dia, InsyaAllah kita boleh tahu. Kita ada ROI. Tak sempat pun cerita pasal ROI hari ni malam. Tak apalah, besoklah insyaAllah kita share pasal ROI. Itu ni saya visit dekat ni Volvo. Yalah, kawan memang macam tu. Saya punya pesen, ni saya belajar dari saya lah, pengalaman. Kalau anda nak buat satu, anda kena deep down. Jangan surface saja. Kena deep down. Tahu semua dalam. Kalau mesin tu anda tahu macam mana pump tu gerak pun anda tahu. Macam tu saya macam style lah. Sebab apa? Bila rosak, kita nak tahu benda apa kita boleh repair. Kita tak boleh tunggu orang. Contoh macam mesin rosak tiba-tiba tak boleh repair kan. Sabun depan tiba-tiba jam. Mana dapat? Benda-benda semua kita kena tahu. Kena standby. Tu PL saya lah. InsyaAllah lah. Kalau apa pasal sabun apa, kita tahu lah insyaAllah. Itu masa saya visit Volvo ada tak dia bagi tahu yang premix dah siap? Premix insyaAllah dalam sebulan ni kot. Sebab dia punya packaging. So nak share pasal sahabat premix lah. Okay. Banyakkan keluar ni ada jual premix. Okay.
Premix ni sebenarnya sabun yang paling mudah yang untuk cipta sabun lah. Dia premix bahan dah siap. Anda tuang air saja, bancuh, dah jadi sabun. Kalau dekat luar dia jual bahan. Bahan ni kalau buat sabun ni ada, paling saya tahu paling banyak bahan guna 15 bahan untuk buat sabun. Banyak. 15. Paling kurang 4. Okey, sabun ni kena faham Saja punya teknik lah, dia share sikit pasal sabun. Sabun lagi banyak bahan lagi bagus. Dan lagi bagus lagi mahal. Tu anda tengok sabun Duzi kenapa mahal? Banyak bahan. Bahan dia bagus-bagus ni bahan dia. Pewangi dia bagus. Dan sabun paling mahal, bahan yang paling mahal dalam pewangi sabun ialah pewangi. Kalau anda beli sabun kurang pewangi, pagi esok dah hilang bau, tu bahan dia kurang. Dia cut cost pada, kalau dia cut cost pada pewangi. That's why anda kena faham kalau sabun kurang wangi, maknanya dia cut cost. Tu ada satu teknik juga lah pasal sabun. That's why saya tak nak buat bancuh. Sebab saya tahu bancuh ni susah. Kita tak boleh nak tukar, kita nak kontrol bancuh apa semua kan. Memang orang cakap margin tinggi. Bancuh margin baru dapat 70 sen. Saya boleh dapat 1 liter 70 sen. Paling murah saya dah dapat dah 70 sen untuk bancuh. Tapi anda belum kira lagi elektrik, orang, pekerja, masa anda. Anda nak niaga, nak relax, tambah buat kerja pasal sabun. Mata-mata nak dapat 30 sen lebih. Masa lah saya cakap, masa lah, saya beli je lah. Itu je cerita dia. Contohnya macam ni, kalau nak bancuh, kalau mesin dah 10, silakan bancuh. Tapi kalau anda bawa mesin 1 biji, bawa 2 biji nak bancuh, tak payahlah. Ni pandangan saya pribadi. Ada contoh cakap je. Kalau anda bawa 1 mesin, 2 mesin nak bancuh, penat je. Kalau anda 10 mesin, yes. Beli dah siap tenang je. Betul. Beli tenang, tuang, jual. Anda nak bancuh, bukan masa nak bancuh. Kita banyak kerja lain nak buat. Bila banyak kerja lain nak buat, banyak kerja lain nak buat. Kan? So kalau kita bancuh, penat. That's why kita cakap, saya beli je. Sebab sabun saya beli je. Tapi kita pilih lah company yang bagus. That's why kenapa saya pilih kat Wavo ni, sebab antara satu sebabnya dia memang pengeluar sabun Dobi. Sabun Dobi kena faham bahawa dia ada sinonim bau tau. Yang kita biasa pergi Dobi, bau dia sedap. Bau Dobi floral tu. Kita nak cari bau tu. Dan sabun dia tak lokek. Kan? Dia tak lokek dengan bahan. Wavo pakai 15 bahan. So dia punya premix ni pun akan lagi 15 bahan. So premix ni dia mudahkan bancuh kita. So mana dari kos kita lagi murah lah. Sekarang kita beli mahal. Sebab apa? Anda kena faham bila anda beli dengan botol. Kos botol RM6 tau. Anda kena bayar botol RM6 tu. Rugi tak? Rugi lah. Kan? That's why cakap kelemahan sistem botol, kita kena beli botol. Lepas tu jangan beli botol banyak-banyak kat rumah buat apa? Kat rumah tu banyak botol sabun yang 10 liter tu. Anda buat botol tu, mazir je, buang je. Sebab anda dah bayar botol tu. That's why kadang-kadang anda beli contoh sabun-sabun lain, anda beli botol, so anda membazir pada duit botol. That's why Wavo letak deposit botol dah pulang. Itu je. So that's why setiap satu benda tu yang dia buat mesti ada sebab. Saya kena cari sebab tu kenapa. So anda kena faham kenapa saya tak jual botol dulu. Sebab botol anda beli botol. Bila anda beli botol, anda membazir kat botol duit tu. Why not nak beli botol sekali, anda boleh refill. That's why mesin sabun keluar. Boleh refill. Save duit botol. Anda beli sekali botol, tapi anda boleh guna botol berulang-ulang kali. Taklah. Nanti tenang, tak pening kepala. Itu antara teknik-teknik lah. So banyak lagi tip pasal sabun ni kan. So dah cerita panjang pula. So that's why kenapa antara botol dengan mesin. That's why kenapa mesin sekarang berkembang. Tujuannya utama sebab mudah orang nak distribusi sabun. So anda kalau beli botol, anda kena bayar duit botol. Botol RM6 lebih kurang. Kos botol baru RM2.5. Tapi bila anda jual, mesti ada kos tambahan. So RM6. Satu botol RM6. So anda beli sabun sebenarnya, walaupun harga sabun tu dalam RM40 atau RM36. RM6 tu duit botol saja. RM30 sabun. So rugi anda. Anda kena beli botol yang anda tak pakai lalas. Buang itu je. That's why it's Wavo, dia guna deposit botol. Anda kena beli botol tapi deposit botol. So botol tu dia pulang balik, dapat duit balik. Itu panggil deposit botol. Okay. That's why antara tu lah. Betul. Refill lebih menjimatkan geng. Pelanggan lebih suka beli refill berbanding beli botol. Betul. Anda bayangkanlah kat rumah anda banyak botol. Saya tu jual sabun botol tau. Customer tanya, bang botol nak buat buang, boleh beli balik tak? Bang botol dia boleh jual beli balik tak? Aduh, sedih kadang. Nah, cakap kita tak tahu kan. Kita belajar. Begitu kita belajar tu pengalaman, share lah. Saya pun jumpa-jumpa sahabat-sahabat yang jual botol sekarang susah. Tak ada orang nak beli lah botol sebab mesin sabun dah banyak.
So orang beli banyak boleh refill. Beli botol sekali tapi boleh refill banyak kali. Save lah kat situ. Itu antara sebab-sebab lah kenapa mesin sabun sangat berkembang. So anda kena faham sejarah-sejarah dia. Ni ada cerita pasal sejarah lah. Sabun macam mana dia bergerak apa semua sampai lah sekarang. Okay, syukurlah sangat sikit pasal tu. Okay, so kalau nak cerita pasal lebih lanjut pasal sabun, pasal mesin RO, boleh PM saya kat pergi saja dulu TikTok saya dekat bio, klik je. Tanya je saya insyaAllah. Bila saya boleh lain, saya lawan lewat InsyaAllah nanti refill saving discussion. Nantilah insyaAllah tu kita akan AI ni suruh minta saya refill discussion. Besok lah kita share InsyaAllah besok insyaAllah saya buat live lagi dalam pukul 10 lebih kurang juga. Kita pasal ROI dengan sabun insyaAllah. Okay, Mr. Kembara, terima kasih Mr. Kembara join. Terima kasih 6 orang yang join dalam grup ni. Siapa 6 orang ni? Okay, nak cakap pengedar sabun, alhamdulillah. Terima kasih join saya hari ni. Dan kalau ada sahabat-sahabat yang pasal sabun, silakan. Okay, saya pun nak end live ni. InsyaAllah, terima kasih kita join saya live saya. Semoga penerangan saya mesin sabun, mesin RO, pengalaman sejarah saya tentang mesin sabun dapat bantu anda untuk buat keputusan yang terbaik untuk pilih sabun. Pilih sabun sekarang ni antara yang terbaik, antara yang mudah dapat ROI dan dia kembang cepat lah insyaAllah. Tapi pandai-pandai pilih, hati-hati pilih, jangan salah pilih. Nanti anda keparit. So hati-hati. So kalau apa-apa soalan, boleh soal saya insyaAllah pasal mesin sabun. So mudah-mudahan perkongsian ni sebenarnya dapat bantu anda buat pilihan yang terbaik untuk berniaga insyaAllah. So saya ulangi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak join, nak tahu, boleh PM saya dekat live saya dekat bio saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua join. Terima kasih hadiah. Terima kasih.